Di Gunung Everest, melakukan segala-galanya dengan betul masih boleh menyebabkan anda terbunuh. Don Cash tahu perkara itu. Dia seorang budak ladang dari Ohio yang membina kehidupannya sendiri dari bawah. Kehilangan 3 jari di satu gunung, sebahagian hidungnya di gunung lain. Namun, tetap teruskan juga. Malam sebelum dia berangkat ke Everest, dia menulis dalam jurnal kesyukurannya, mengatakan dia tiada penyesalan, mengatakan dia sudah berdamai dengan hidup dan mati. Apa yang Don tidak pernah berdamai dengannya, apa yang tiada siapa pun beri amaran kepadanya, ialah apa yang sebenarnya berlaku kepadanya 80 kaki di bawah puncak. Frances Arsentif dan suaminya membuat pembiayaan semula rumah mereka untuk membiayai pendakian mereka. Dia hanya beberapa jam lagi untuk menjadi wanita Amerika pertama yang menawan puncak Everest tanpa menggunakan oksigen berbotol. Ketika dia paling memerlukan bantuan, pendaki lain berdiri betul-betul di sebelahnya. Dia melihat setiap seorang daripada mereka berjalan pergi. Dan Kalpana Das menghabiskan 18 tahun untuk mendapatkan tempatnya di gunung ini. Berlatih di tangga kuil dengan beban 66 paun di belakangnya kerana dia tidak mampu untuk apa-apa yang lain. Sebelum dia meninggalkan rumah, dia membuat satu janji kepada ibunya. Dia menunaikannya. Dia cuma tidak pulang seperti yang dirancangnya. 3 pendaki, 3 cerita. Satu gunung yang sudah membuat keputusan. Mereka sudah pun mati di Everest. 23 Mei 2019. 27,000 kaki. Gunung Everest. Seorang pendaki cuba mengambil satu lagi langkah ke bawah. Kakinya tidak memberi respons. Angin menjerit melepasi topeng mukanya pada kelajuan 40 batu sejam. Cermin matanya berkabus dengan setiap nafas yang berat. Setiap langkah terasa seperti meredah konkrit. 3 jam yang lalu, dia berdiri di puncak dunia. Tangan diangkat dengan penuh kemenangan. Tersenyum untuk kamera. Bahagian yang sukar sepatutnya sudah berakhir. Dia telah sampai ke puncak. Dia menang. Jadi kenapa badannya enggan bergerak? Di bawah, wajah Sherpanya berubah antara panik dan pasrah. Kerana dia sudah tahu apa yang dia belum sedar. Dia sudah tahu 18 jam yang lalu ketika mereka sedang mendaki melepasi tempat yang sama ini. Dan dia merayu supaya dia berpatah balik. Dia sudah tahu apa yang otak dia yang kekurangan oksigen tak dapat proses. Dia sudah mati selama berjam-jam. Dia cuma belum sedar lagi. Daripada janji yang dia buat kepada ibunya hinggalah mesej yang akan memecahkan hati seluruh negara. Inilah kisah Kalpana Das. Selamat datang ke Ekstrim. Kalau anda beritahu Kalpana Das pada usia 30 tahun bahawa suatu hari nanti dia akan berdiri di puncak Gunung Everest, dia mungkin akan mentertawakan anda kerana tiada apa-apa tentang latar belakangnya yang menunjukkan dia seorang pendaki gunung elit. Dia dilahirkan pada 7 Julai 1966 di sebuah kejiranan di Dhenkanal, Odisha, sebuah bandar kecil di timur India, kira-kira 50 batu dari ibu negeri. Dhenkanal terkenal dengan kuil-kuilnya, bukit-bukit berhutan dan perdagangan marmar. Ia bukanlah tempat yang terkenal melahirkan pendaki bertaraf dunia. Ayahnya bukanlah seorang yang kaya. Dia juga tidak mempunyai kenalan berpengaruh. Tetapi dia sangat menyukai aktiviti luar. Pada hujung minggu, ayahnya akan membawa Kalpana muda mendaki di sekitar bukit-bukit tempatan, termasuk mendaki ke puncak Kapilas, sebuah gunung sederhana dengan sebuah kuil di puncaknya yang menarik para jemaah, bukannya pendaki gunung. Mereka akan mendaki dengan kasut biasa, tanpa peralatan mewah. Hanya seorang ayah dan anak perempuan berjalan melalui hutan. Ibunya adalah tonggak emosi keluarga, seorang yang tradisional dan sangat setia. Seorang ibu yang mahukan anak perempuannya mempunyai kestabilan dan keselamatan. Dan Kalpana memberikan ibunya apa yang diinginkannya. Dia seorang pelajar yang baik dan kemudiannya memperoleh ijazah undang-undang pada tahun 1991. Menjelang usia pertengahan 20-an, Kalpana sudah menjadi peguam yang sedang beramal. Dia berkahwin dengan Dr. Sitakanta Das. Dia menjalani kehidupan yang normal, stabil, dan kelas pertengahan di sebuah bandar kecil di India. Dia hadir di mahkamah, mengendalikan kes-kes, dan menjalani kehidupan seperti yang diharapkan oleh ibunya. Jika anda bertemu dengan Kalpana pada tahun 1996, ketika berusia 30 tahun, tiada apa yang akan menunjukkan bahawa dalam masa satu dekad, dia akan berdiri di puncak Gunung Everest. Kerana pada usia itu, Kalpana hanyalah seorang peguam yang suka mendaki. Itu sahaja. Tetapi kemudian, sesuatu telah berubah. Mungkin ia adalah aktiviti mendaki semasa kecil bersama ayahnya. Mungkin juga ia adalah rasa gelisah yang timbul
apabila menyedari kehidupan stabil anda terasa terlalu sempit. Mungkin ia hanyalah suara dalam kepalanya yang berkata, adakah hanya ini sahaja dalam hidup? Apapun sebabnya, pada tahun 2001, ketika berumur 35 tahun, Kalpana Das mendaftar di Institut Pendakian Himalaya di Darjeeling untuk kursus asas pendakian gunung. Pada usia itu, menceburi sukan elit hampir tidak pernah didengari, terutamanya dalam sukan yang sangat mencabar fizikal seperti pendakian gunung altitude tinggi, di mana setiap tahun usia mengurangkan kapasiti paru-paru, pemulihan otot dan keupayaan badan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ekstrim. Biar saya berikan sedikit perspektif. Reinhold Messner, yang dianggap sebagai salah seorang pendaki gunung terhebat sepanjang zaman, menawan puncak utama pertamanya pada usia 20 tahun. Ed Wistes, satu lagi legenda dalam sukan ini, mula mendaki secara serius pada usia 16 tahun. Junko Tabei, wanita pertama yang menawan puncak Everest, mula mendaki gunung pada usia 22 tahun. Menjelang usia 35 tahun, ramai pendaki telah berjaya menawan beberapa puncak melebihi 26,000 kaki. Ada yang mula berundur dari sukan ini kerana faktor usia. Kemuncak fizikal badan untuk sukan ketahanan biasanya berlaku pada lewat 20-an hingga awal 30-an. Selepas itu, proses pemulihan menjadi perlahan dan kecederaan semakin terkumpul. Tetapi, Kalpana akan menghabiskan 18 tahun berikutnya untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahawa umur hanyalah angka jika anda sanggup menahan derita dan kesakitan lebih daripada orang lain. Pada tahun 2001, beliau menamatkan kursus asas pendakian gunung di HMI Darjeeling. Ini adalah 28 hari latihan teknikal menggunakan tali, mendaki ais, penyelamatan di celah glazier dan penyesuaian diri di altitude tinggi. Beliau mempelajari kemahiran pada usia 35 tahun, sedangkan kebanyakan rakan sekelasnya telah berlatih sejak remaja. Pada tahun berikutnya, 2002, beliau kembali untuk mengikuti kursus pendakian gunung lanjutan. Lagi 28 hari pendakian panjang di dinding ais yang tajam dan tanah gunung yang keras. Perlahan-lahan, sepanjang beberapa tahun berikutnya, beliau membina kemahirannya secara berperingkat, satu pensijilan demi satu pensijilan, sambil bekerja sebagai peguam dan menguruskan rumah tangga. Dan apa yang membuat kisah beliau lebih luar biasa ialah, Kalpana tidak berlatih seperti pendaki elit. Untuk berlatih seperti golongan elit, anda memerlukan peralatan khas. Anda perlu cuti dari kerja dan anda perlu melakukannya berulang kali, tahun demi tahun untuk membina kemahiran yang penting. Dan di India, jika anda bukan dalam tentera dan anda bukan orang kaya, latihan sebegini memang mustahil. Kalpana tidak mempunyai masa atau wang, jadi beliau terpaksa berimprovisasi. Berhampiran rumahnya di Denkanal terdapat Gunung Kapilas, puncak yang sama yang pernah didakinya semasa kecil bersama ayahnya. Di kaki gunung itu terdapat sebuah kuil Hindu yang boleh diakses melalui 1,352 anak tangga batu yang diukir di lereng gunung. Para jemaah mendaki tangga-tangga itu untuk beribadah. Kalpana mendaki tangga-tangga itu untuk berlatih. Setiap hari selama bertahun-tahun, dia akan mengikat beg galas seberat 66 paun di bahunya dan mendaki 1,352 anak tangga itu. 5 kali naik, 5 kali turun. Itu lebih daripada 13,000 anak tangga setiap sesi bersendirian selama bertahun-tahun. Kebanyakan orang pun tak dapat bayangkan tahap penderitaan yang ditanggung sendiri seperti itu. Tapi itulah yang diperlukan bila anda bermula pada umur 35 tahun tanpa wang dan tanpa sistem sokongan. Anda cipta gunung sendiri kerana anda tak mampu untuk ke gunung sebenar. Pada tahun 2003, pada usia 37 tahun, Kalpana menyertai satu ekspedisi untuk cuba mendaki Gunung Satapan dan Gunung Bhagarati di Uttarakhand. Ini adalah puncak gunung yang benar-benar mencabar, setinggi 22,000 kaki. Mendaki gunung-gunung ini memerlukan kemahiran mendaki teknikal, ketahanan di altitude tinggi dan keupayaan untuk berfungsi dalam udara yang kurang oksigen. Dia berjaya sampai ke puncak kedua-duanya. Bagi dia, itu adalah bukti utama bahawa dia mampu mendaki gunung sebenar. Jadi, dia menetapkan matlamat untuk menawan Everest. Pada tahun 2004, ketika berumur 38 tahun, Kalpana tiba di Nepal untuk percubaan pertamanya mendaki Gunung Everest. Dia mengumpul dana dengan apa cara sekalipun, menggunakan simpanan pribadi, sumbangan korporat kecil dan pinjaman. Kos ekspedisi itu melebihi apa yang kebanyakan orang di Denkanal perolehi dalam tempoh 5 tahun. Dia berjaya melepasi Khumbu Icefall, labirin ais yang menakutkan dan sentiasa berubah yang membunuh pendaki setiap musim. Dia berjaya melepasi Western Khum. Dia mendaki Lhotse Face. Dia sampai ke Kem 3 pada ketinggian kira-kira 23,950 kaki. Hanya 2,300 kaki lagi sebelum zon maut. Dan kemudian, cuaca berubah. Angin arus jet, keadaan penglihatan sifar
Ribut yang menjadikan percubaan ke puncak seperti membunuh diri. Pasukannya turun semula. Percubaan pertama secara rasmi dianggap gagal. Tetapi 23,950 kaki pada usia 38 tahun selepas mula mendaki gunung pada umur 35 tahun itu sahaja sudah luar biasa bagi kebanyakan orang. Kalpana menganggapnya sebagai latihan sahaja. Lain kali, dia boleh pergi lebih jauh. Pada tahun 2006, ketika berumur 40 tahun, dia mencuba lagi. Kali ini dia berjaya naik jauh lebih tinggi. Dia berjaya sampai ke Kem 4 pada ketinggian sekitar 26,000 kaki. Dia malah memulakan pendakian ke puncak dan dia mendaki sehingga 26,400 kaki hanya 2,600 kaki dari puncak. Tetapi sekali lagi, keadaan cuaca menjadi penghalang. Bekalan oksigen semakin berkurangan. Dia terpaksa turun semula. Boleh awak bayangkan, 2 percubaan, 2 kegagalan. Pada ketika ini, kebanyakan orang akan berputus asa. Kebanyakan orang akan berkata, saya sudah cuba sedaya upaya. Saya sudah sampai ke 26,400 kaki. Itu lebih tinggi daripada yang akan pernah didaki oleh 99.9% manusia. Itu sudah cukup. Tetapi Kalpana bukan seperti kebanyakan orang. Dia belajar bahawa dia sentiasa lebih dekat daripada apa yang orang sangka. Pada tahun 2008, ketika berumur 42 tahun, dia mula bersiap untuk percubaan ketiganya. Dan di sinilah perjuangan sebenar bermula. Kerana masalahnya bukanlah keupayaan atau ketekunannya, tetapi wang. Ia sentiasa tentang wang apabila anda cuba melakukan perkara luar biasa dari latar belakang biasa. Ekspedisi itu menelan belanja ratusan ribu rupi. Lebih banyak daripada apa yang kebanyakan orang di Denkanal peroleh dalam tempoh 5 tahun yuran permit sahaja, berjumlah $11,000 Amerika. Kemudian ada lagi peralatan, pemandu, sherpa, botol oksigen, makanan, pengangkutan, penginapan. Dia menulis surat kepada kerajaan negeri Odisha meminta sokongan, tetapi mereka mengabaikannya. Dia memohon geran daripada Kementerian Sukan, tiada apa-apa. Dia menghubungi pihak berkuasa sukan India, tapi tiada jawapan. Jadi Kalpana terus menghubungi syarikat-syarikat korporat. Dia mengumpul dana satu demi satu daripada sumbangan korporat, merayu setiap syarikat supaya percaya kepadanya apabila kerajaan tidak mahu. Mengikut pengakuannya sendiri, kedudukan kewangannya sangat lemah dan tidak stabil. Dia mempertaruhkan masa depannya demi sebuah gunung. Jika dia gagal buat kali ketiga, dia tidak akan mempunyai apa-apa. Tiada penaja, tiada sokongan, hanya hutang. Tetapi ada sesuatu lagi yang mendorongnya. Mendorongnya melebihi sekadar cita-cita peribadi. Dia kemudian berkata, saya ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahawa wanita Odia tidak kurang hebat dalam menghadapi cabaran pengembaraan. Ini adalah tentang mewakili negerinya, jantinanya, membuktikan bahawa seorang wanita kelas pertengahan dari bandar kecil boleh berdiri di tempat yang sebelum ini hanya diduduki golongan elit. Dan dia berjaya melakukannya. Pada 21 Mei 2008, kira-kira jam 11.30 pagi, waktu Nepal, Kalpana Das berjaya menawan Gunung Everest melalui laluan Rabung Tenggara dan mengibarkan bendera India pada ketinggian 29,000 kaki dari paras laut. Beliau menjadi orang pertama dari Odisha yang berjaya berdiri di puncak dunia. 7 tahun selepas mula mendaki gunung pada usia 35 tahun, 3 percubaan, 2 kegagalan, 1 kejayaan dan beliau baru sahaja bermula. Puncak itu bukan sahaja membuktikan beliau mampu mendaki Everest. Ia membuktikan bahawa mengabaikan keraguan telah berhasil dan batasan itu tidak mutlak. Pada Jun 2010, pada usia 44 tahun, beliau mencuba untuk mendaki Gunung Denali di Alaska, puncak tertinggi di Amerika Utara. Denali terkenal dengan cuaca yang ganas, pendakian yang teknikal dan kadar kejayaannya hanya sekitar 50%. Beliau berjaya. Pada Oktober 2014, beliau menawan puncak Kilimanjaro di Afrika. Kemudian, tahun 2015 menjadi tahun kejayaan besar beliau. Pada bulan Januari, beliau menawan puncak Aconcagua, puncak tertinggi di Amerika Selatan. Pada bulan Julai, Gunung Elbrus di Rusia. Antara tahun 2008 dan 2016, Kalpana secara sistematik menawan beberapa puncak tertinggi di dunia. Beliau menjadi salah seorang daripada kumpulan kecil wanita India yang mencapai kejayaan tersebut. Secara jujurnya, ia kekal sebagai salah satu pencapaian pendakian gunung yang paling mengagumkan dalam sejarah India. Bagi Kalpana, ini bukan sekadar tentang pencapaian peribadi. Setiap puncak adalah satu kenyataan. Setiap gambar adalah satu mesej. Wanita dari bandar kecil di India juga boleh lakukan ini. Budaya Odia layak mendapat pengiktirafan. Bermula lewat tidak bermakna anda tidak boleh menamatkannya.
Dan pada tahun 2017, beliau melakukan sesuatu yang lebih mendefinisikan legasinya berbanding mana-mana puncak yang pernah didakinya. Beliau telah mendermakan semua peralatan pendakiannya dari ekspedisi Everest 2008 kepada Muzium Negeri Odisha. Pakaian mendakinya, topeng oksigennya, bootnya, kapak aisnya, segala-galanya yang telah membawanya ke puncak dunia. Kenapa? Dalam kata-katanya sendiri, untuk memberi inspirasi dan motivasi kepada gadis-gadis dan wanita supaya mencapai apa sahaja yang mereka impikan. Menjelang tahun 2019, dia telah mendaki beberapa puncak paling mencabar di dunia. Dan pada tahun itu, pada usia 52 tahun, Kalpana mengumumkan bahawa dia akan kembali ke Everest untuk sesuatu yang bersejarah. Sekarang, anda mungkin tertanya-tanya, kenapa kembali semula? Dia sudah pun sampai ke puncak Everest pada tahun 2008. Dia tiada apa lagi untuk dibuktikan. Tetapi Kalpana bukan kembali demi kemegahan pribadi. Dia kembali dengan satu mesej. Ekspedisi itu dinamakan Ekspedisi 3 Wanita. Kali pertama wanita dari India, Nepal dan China akan cuba mendaki Everest bersama sebagai satu pasukan bersatu. Kalpana akan mewakili India. Kanchi Mayatamang, wanita pertama Nepal yang sampai ke puncak Everest, dan juga Duta Muhibah Wanita PBB akan mewakili Nepal. Lia Muma dari China akan melengkapkan trio tersebut. Ekspedisi ini dianjurkan oleh Pemba Dorje Sherpa yang legenda, seorang pendaki Everest sebanyak 18 kali dengan rekod dunia Guinness. Lembaga Pelancongan Nepal menyifatkan ekspedisi ini sebagai satu pencapaian yang luar biasa. Ia direka untuk mempromosikan Visit Nepal 2020 dan menyampaikan mesej tentang keupayaan wanita dalam sukan lasak. Ini adalah satu kenyataan tentang pemerkasaan wanita, kerjasama serantau dan memecahkan halangan. Tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam juga. Sesuatu yang peribadi. Pada Hari Ibu, 12 Mei 2019, Kalpana memuat naik sekeping gambar di media sosial dari kem asas Everest pada ketinggian 17,500 kaki. Gambar itu menunjukkan ibunya, Sila Baladash, wanita yang membesarkannya di bandar kecil itu, yang menyokongnya walaupun kerajaan tidak, yang menyaksikan anak perempuannya mengejar impian yang mustahil selama 18 tahun. Dan Kalpana menulis satu mesej dalam bahasa Odia di sebelah gambar ibunya. Bu Asishi Everest. Ibu, saya datang dari Everest. Ia adalah janji dari seorang anak perempuan kepada ibunya, dan ia akan menjadi frasa yang menghantui semua orang yang mengetahui kisah ini. Kerana Kalpana Dash memang datang dari Everest, dia menunaikan janjinya kepada ibunya. Cuma, dia tidak pulang seperti yang dia maksudkan. 20 Mei 2019, Kem Asas Everest. Kalpana berdiri di luar memerhati gunung itu. Di sebelahnya, pemandu berpengalaman dan Sherpa berdiri memerhati dengan cemas. Kerana ada sesuatu yang tidak kena di gunung itu pada musim bunga tahun 2019. Dan sesiapa yang telah mendaki Everest selama bertahun-tahun dapat merasakannya. Pertama, Siklon Feni melanda pada awal Mei. Ribut itu memusnahkan kira-kira 100 kemah di Kem 2, menimbus peralatan di bawah salji setebal 2 kaki dan mengganggu jadual aklimatisasi sepanjang musim itu. Pasukan yang sepatutnya bergilir-gilir melalui kem terpaksa berkurung di kem asas, menunggu cuaca kembali cerah. Kedua, Nepal telah mengeluarkan 381 permit pendakian pada musim itu. Itu adalah rekod. Tambah pula dengan Sherpa dan kaki tangan sokongan, terdapat antara 750 hingga 900 orang yang cuba menawan puncak Everest dalam tempoh cuaca baik yang sangat singkat. Jumlah paling ramai dalam sejarah gunung itu. Tetapi yang paling penting, tempoh cuaca baik itu sendiri yang menjadi masalah. Biasanya Everest menawarkan 7 hingga 11 hari cuaca cerah untuk pendakian ke puncak, yang tersebar sepanjang beberapa minggu pada bulan Mei. Pasukan yang berbeza boleh menyusun percubaan mereka secara berturutan. Ada yang pergi awal, ada yang pergi lewat. Aliran pendaki menjadi lebih tersebar. Tetapi pada tahun 2019, selepas taufan Feni berlalu, para pendaki hanya mendapat mungkin 3 hingga 5 hari saja. Itu sahaja. Ini bermakna setiap ekspedisi yang telah menunggu di kem induk selama berminggu-minggu menuju ke puncak pada masa yang sama. Sekarang, jika anda bukan pendaki gunung, itu mungkin tidak kedengaran seperti masalah besar. Everest memang besar lagipun. Tetapi inilah yang anda perlu faham. Laluan ke atas Everest pada dasarnya adalah laluan satu barisan di kebanyakan tempat. Bahagian teknikal seperti Hillary Step hanya membenarkan seorang sahaja lalu pada satu masa. Anda tidak boleh tergesa-gesa. Anda mengikatkan diri pada tali tetap. Anda mendaki dengan berhati-hati. Dan jika ada 200 orang di hadapan anda tunggu giliran anda. Pemandu berpengalaman tahu apa maksud ratusan pendaki cuba sampai ke puncak serentak.
kelewatan besar, kesesakan lalu lintas pada ketinggian 27,000 kaki dan ke atas. Pendaki sedang menggunakan bekalan oksigen mereka walaupun hanya berdiri tanpa bergerak. Orang ramai menghabiskan 12, 15, 18 jam di zon maut sedangkan mereka sepatutnya berada di sana hanya selama 10 jam. Yang bermaksud mereka akan melebihi had pendedahan selamat dan kehabisan oksigen. Yang bermaksud ada yang akan mati. Tetapi Kalpana pernah menawan puncak Everest sebelum ini. Pada tahun 2008, dia sudah mengenali gunung ini. Sejak itu, selama 11 tahun, dia telah menawan puncak tertinggi di setiap benua. Dia telah mendaki tanpa oksigen di beberapa gunung. Pada usia 52 tahun, dia merupakan salah seorang pendaki wanita paling berjaya di India. Dan dia bukan berada di sini untuk kemegahan peribadi. Dia berada di sini untuk membuat satu kenyataan, satu mesej tentang pemekasaan wanita dan kerjasama serantau. Lembaga Pelancongan Nepal telah menganggapnya sebagai sesuatu yang bersejarah. Media sedang memerhati. Pada minggu yang sama, seorang lagi pendaki, Anjali Kulkarni, turut meninggal dunia dalam keadaan yang hampir sama. Laluan berbeza, keputusan berbeza, gunung yang sama, kesesakan yang sama, kiraan detik yang tidak kelihatan tetap sama. Jadi, walaupun dengan kesesakan, walaupun dengan tertingkap cuaca yang singkat, walaupun segala perkara yang diam-diam merisaukan para pemandu berpengalaman, pada 22 Mei 2019, kira-kira jam 9 malam, Kalpana dan rakan sepasukannya meninggalkan kem 4 untuk percubaan terakhir mereka ke puncak. Di atas mereka, gunung itu hilang dalam kegelapan. Di suatu tempat di atas sana, 3,000 kaki lebih tinggi terletaknya puncak. Mereka menyalakan lampu kepala, mengikatkan diri pada tali tetap, dan mula mendaki. Rancangan mereka agak mudah. Mendaki sepanjang malam, sampai ke puncak sekitar waktu matahari terbit, dan turun semula dengan banyak waktu siang. Usaha untuk sampai ke puncak biasanya mengambil masa 10 hingga 12 jam pergi balik. Itu sahaja yang badan boleh tahan di zon maut. Tetapi dari awal lagi ada masalah. Kalpana bergerak lebih perlahan daripada sepatutnya. Bukan jauh lebih perlahan pada mulanya, cuma sedikit lambat. Setiap langkah mengambil masa sedikit lebih lama. Setiap nafas kedengaran lebih berat. Pemandu Sherpa beliau, Gelbu Sherpa dan Pemba Ciri Sherpa perasan perkara itu serta-merta. Rentak yang sepatutnya membawa seorang pendaki ke puncak dalam 10 jam itu tidak ada. Tetapi mereka terus mendaki kerana kadang-kadang pendaki bermula perlahan dan kemudian menemui rentak mereka. Kadang-kadang badan anda akan menyesuaikan diri selepas 1 atau 2 jam. Jadi mereka terus bergerak ke atas dalam kegelapan, berharap Kalpana akan dapat menyesuaikan diri dengan rentak yang boleh dikekalkan. Namun dia tidak berjaya. Malah pada pukul 2.30 pagi, sekitar 27,500 kaki di satu tempat yang dipanggil balkoni, Kalpana berhenti dan bersandar pada batu. Nafasnya berat. Walaupun ketika berehat, balkoni biasanya dicapai selepas 4 hingga 5 jam meninggalkan kem 4. Pada ketika itu, dia telah mendaki selama kira-kira 5,5 jam. Di hadapannya, Kanci dan Liamu masih bergerak dengan stabil ke atas pada kadar yang mereka perlukan untuk sampai ke puncak dan kembali dengan selamat. Di bawah, di atas tali, Gelbu Sherpa memerhati Kalpana dengan rasa bimbang yang semakin meningkat. Dia perasan nafas yang berat, langkah yang perlahan, cara dia bersandar pada gunung. Seolah-olah berdiri pun memerlukan tenaga. Dia pernah melihat ini pada pendaki lain sebelum ini. Dia tahu apa maksudnya. Dia memanjat naik ke arahnya. Didi, katanya, menggunakan panggilan hormat dalam Hindi untuk kakak, kita perlu berpatah balik. Awak dah tak bergerak dengan baik. Tetapi Kalpana menggelengkan kepala. Dia cuma sedang mengatur nafas. Dia memberitahunya, dia akan baik-baik saja sebentar lagi. Langkah awak terlalu perlahan, Gelbu meneruskan. Dengan kadar ini, awak takkan sampai ke puncak sampai lewat sangat. Kita perlu turun sekarang. Tetapi dia mengisyaratkan supaya dia pergi. Gelbu cuba lagi. Kali ini dengan lebih mendesak. Badan awak sedang memberi isyarat supaya awak berhenti. Jika kita berpatah balik sekarang, kita boleh kembali ke kem 4 dengan selamat. Kita masih ada masa. Tetapi Kalpana sudah mula bergerak semula. Mencapai tali di atasnya, bersedia untuk terus mendaki. Sepanjang sejam berikutnya, ketika Kalpana perlahan-lahan mendaki melepasi balkoni, Gelbu dan Pemba Ciri mendesaknya supaya turun. Beberapa kali, mereka menegur kelajuannya. Mereka memberitahunya berapa jauh lagi yang perlu dia pergi. Mereka menjelaskan bahawa dia tidak akan sempat sampai ke puncak dan kembali dengan selamat jika bergerak perlahan seperti ini. Dan setiap kali, Kalpana tetap enggan. Kerana bolehkah anda bayangkan berada di tempatnya pada saat itu? Anda berumur 52 tahun, satu usia di mana kebanyakan pendaki elit sudah bersara. Anda telah menghabiskan 18 tahun membuktikan bahawa anda layak berada di gunung-gunung ini dan anda bukan di sini untuk diri sendiri.
Anda di sini untuk membawa satu mesej. Media sedang memerhati. Negara anda sedang memerhati. Ini bukan sekadar satu pendakian biasa. Ini adalah satu kenyataan. Sekarang, Sherpa anda memberitahu anda supaya berputus asa, berpatah balik, turun dan gagal. Rakan sepasukan anda sudah sampai ke puncak. Mereka sudah pun turun dengan selamat. Jika anda berpatah balik sekarang, ekspedisi itu tidak lengkap. Mesej itu terjejas. Gambar-gambar hanya menunjukkan 2 wanita, bukan 3. Selepas semua perancangan, semua perhatian media, semua kerjasama luar biasa antara 3 negara, anda akan menjadi orang yang tidak berjaya. Dan ada sesuatu yang lebih mendalam. Anda pernah sampai ke puncak Everest sebelum ini. Anda tahu apa yang diperlukan. Anda bukan pendaki yang tidak berpengalaman. Dan ada suara dalam kepala anda yang berkata, Anda Kalpana Das. Anda pernah lakukan ini sebelum ini. Anda cuma bergerak perlahan hari ini. Anda boleh teruskan. Anda sentiasa boleh. Ini bukan keangkuhan. Ia adalah keyakinan yang dibina selama 18 tahun kerana enggan berputus asa, membuktikan semua orang silap, mencapai perkara yang orang kata mustahil untuk seorang wanita dari bandar kecil yang bermula pada usia 35 tahun tanpa wang. Jadi Kalpana membuat pilihannya. Dia tidak mendengar amaran Sherpanya. Dia terus mendaki jam demi jam, langkah demi langkah yang menyakitkan, bergerak menuju puncak yang sudah hampir di depan mata. Hanya beberapa jam lagi. Apa yang Kalpana tidak tahu ialah keputusan ini sebenarnya telah membunuhnya. Tetapi kita akan sampai ke situ nanti. Pada pukul 9 pagi, Kanchi dan Liang Mu sampai ke puncak. Mereka telah mendaki selama kira-kira 12 jam dari kem 4, tepat mengikut jadual. Mereka mengambil gambar, mengibarkan bendera lawat Nepal 2020 dan terus mula turun kerana itulah yang perlu dilakukan apabila sampai ke puncak Everest. Anda tidak berlengah, anda mesti turun. Tetapi Kalpana masih lagi mendaki ke atas. Dia berada ratusan kaki di bawah puncak dan bergerak pada separuh kelajuan yang diperlukan. Jam demi jam, langkah demi langkah yang menyakitkan. Botol oksigennya yang dikira cukup untuk pendakian ke puncak selama 10 hingga 12 jam, kini hampir habis. Tetapi dia sudah begitu hampir. Puncak itu betul-betul di hadapan. Menjelang jam 11 pagi, dia telah mendaki selama 14 jam. Pendaki lain sedang melewatinya dalam perjalanan turun. Tetapi Kalpana masih lagi mendaki ke atas. Sherpa Gelbu masih bersamanya, mendesaknya supaya bergerak lebih laju. Dia risau tentang masa. Tetapi apa yang boleh dia lakukan? Paksa dia turun? Angkat dia secara fizikal? Pada ketinggian 29,000 kaki, itu mustahil. Lebih kurang jam 12.55 tengah hari, pada 23 Mei 2019, Kalpana Das berjaya sampai ke puncak Gunung Everest untuk kali kedua dalam hidupnya. Pada ketika itu, dia telah mendaki hampir 16 jam dari kem 44 hingga 6 jam lebih lama daripada biasa. Tetapi dia berjaya. Dia mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan. Bendera lawat Nepal 2020 dikibarkan. Gambar-gambar diambil. Untuk seketika, Kalpana Das mungkin berasa seperti berada di puncak dunia. Seperti segala perjuangan, segala penolakan untuk berpatah balik, semua jam penderitaan itu berbaloi kerana dia berada di sini. Dia telah sampai ke puncak. Dia telah melengkapkan ekspedisi 3 wanita. Dia telah menunaikan janji kepada ibunya. Tetapi tiada sambutan. Tiada sorakan kemenangan daripada pemandu Sherpa beliau. Dan inilah sebabnya. Masa maksimum untuk bertahan di zon maut dengan oksigen tambahan adalah sekitar 16 hingga 20 jam. Itu bukan satu garis panduan. Itulah ambang di mana tubuh manusia berubah daripada bertahan hidup kepada berada dalam proses kematian. Kalpana telah berada di atas 26,000 kaki selama 16 jam. Dia berada di had maksimum sekarang, berdiri di puncak, dan dia belum pun mula turun lagi. Dari puncak ke kem 4 mengambil masa sekurang-kurangnya 4 hingga 5 jam untuk turun. Jika dia bergerak pada kadar yang sama seperti ketika dia mendaki tadi, ia mungkin mengambil masa 6 atau 7 jam, mungkin lebih lama. Ini bermakna apabila dia sampai ke tempat selamat, dia sudah berada di zon maut selama 22 hingga 23 jam. 3 hingga 7 jam melebihi apa yang dianggap selamat oleh kebanyakan pendaki gunung. Dan bercakap tentang oksigen, tangki dia hampir kosong. Dia sudah mendaki selama 16 jam. Botol-botol itu tidak tahan selama-lamanya. Setiap satu mengandungi bekalan oksigen selama kira-kira 4 jam pada kadar aliran biasa. Dia sedang menggunakan botol keempatnya, mungkin yang terakhir. Kalpana baru saja meletakkan dirinya dalam keadaan di mana untuk terus hidup menjadi hampir mustahil secara matematik. Tapi dia belum mengetahuinya lagi. Jadi sekitar pukul 1 petang. Apabila Kalpana mula menuruni dari puncak,
Beberapa langkah pertama terasa tidak kena. Kaki kanannya bertindak balas dengan perlahan. Seolah-olah ada kelewatan antara otaknya memberi arahan dan kakinya menerimanya. Dia mengambil satu lagi langkah. Perkara yang sama berlaku. Pernafasannya, yang sudah pun tercungap-cungap di puncak, semakin teruk. Setiap nafas terasa tidak penuh. Dia menarik nafas sekuat mungkin melalui topeng oksigennya. Tetapi rasanya seperti bernafas melalui tuala basah. Dan kemudian, kesakitan mula dirasai. Kedua-dua kakinya sakit yang tajam dan mendalam. Bukan sakit otot, tapi sesuatu yang lain. Gelbu dan pembaciri melihat dia sedang bergelut. Mereka terus bergerak ke sisinya, lengan di bawah bahunya. Mereka tidak membimbingnya lagi. Mereka sedang memapahnya. Didi, satu langkah pada satu masa. Kami akan bawa kau turun. Mereka mula turun perlahan-lahan. Satu langkah pada satu masa. Seperti yang dijanjikan, dengan Sherpa menyokong sebahagian besar berat badannya. Pada ketinggian 29,000 kaki, bergerak pun sudah cukup sukar, walaupun anda sihat. Apabila anda pada dasarnya sedang mengangkat seseorang, setiap langkah adalah satu perjuangan. Mereka turun mungkin 200 kaki, mungkin 300 kaki. Kalpana terus gagal menampung badannya. Para Sherpa menahannya, mengangkatnya, dan terus bergerak. Menjelang jam 2 petang, mereka telah turun mungkin 600 kaki. Mereka kini berada pada ketinggian kira-kira 28,400 kaki. Masih jauh di dalam zon maut, berjam-jam dari keselamatan Kem 4. Dan keadaan Kalpana semakin teruk. Pernafasannya semakin sukar. Nafasnya yang tercungap-cungap, kedengaran seperti dia sedang lemas. Kakinya langsung tidak berfungsi sekarang. Para Sherpa sedang mengangkatnya, menyeretnya, bergerak secepat mungkin. Tetapi pada altitude ini, laju bermaksud mungkin hanya 100 kaki sejam apabila anda sedang mengangkat seseorang. Gelbu melihat wajah Kalpana melalui gogalnya. Matanya hampir tidak fokus. Kulitnya mula bertukar kelabu. Dia pernah melihat keadaan ini sebelum ini. Dia tahu masa Kalpana semakin suntuk. Mereka terus menuruni gunung. Menjelang jam 3 petang, mereka sampai ke ketinggian 27,500 kaki di balkoni dan berhenti di tebing yang sama di mana 14 jam sebelum itu semasa pendakian, Gelbu telah merayu kepada Kalpana supaya berpatah balik. Mereka menurunkan Kalpana ke atas pelantar itu. Dia rebah bersandar pada batu. Dadanya berombak setiap kali dia bernafas. Sherpa Gelbu berlutut di sebelahnya dan memeriksa topeng oksigennya. Penunjuk menunjukkan kosong. Botol itu mungkin telah habis di antara puncak dan di sini. Dia mengeluarkan sebotol oksigen tambahan dari bagnya. Tangannya menggeletar, bukan kerana sejuk, tetapi kerana sesuatu yang lain. Dia membuka sambungan botol kosong dan menyambungkan yang baru. Melaraskan kadar aliran, tetapi tiada apa yang berubah. Nafas Kalpana semakin perlahan. Nafas tercungap-cungap itu semakin cetek, semakin lemah. Pembaciri bergerak ke sebelahnya yang lain. Dia memanggil namanya. Didi, bertahanlah dengan kami. Kita hampir sampai. Tetapi mereka sebenarnya belum hampir sampai. Kem 4 masih 1,500 kaki di bawah mereka, masih berjam-jam lagi. Dan badan Kalpana sudah tiada tenaga. Nafasnya menjadi tidak teratur. Satu nafas, berhenti seketika. Satu lagi nafas, berhenti lebih lama. Dan kemudian dadanya berhenti bergerak. Gelbu mengguncangnya. Tiada apa-apa. Mereka saling berpandangan dan kedua-duanya tahu apa maksudnya. Mereka pernah melihatnya sebelum ini pada pendaki lain. Apabila pernafasan terhenti pada ketinggian 27,500 kaki, tiada jalan kembali. Dia sudah tiada. Wanita ini yang berlatih sendirian di tangga kuil kerana tidak mampu membayar kemudahan profesional, yang enggan berputus asa walaupun badannya menjerit supaya dia berpatah balik, kini telah tiada. Dan kini, dua Sherpa itu berdepan dengan satu pilihan yang tidak sepatutnya dihadapi oleh sesiapa pun. Kerana pada ketinggian 27,500 kaki, penyelamatan adalah mustahil. Helikopter tidak boleh terbang setinggi ini. Udara terlalu nipis untuk menghasilkan daya angkat. Mengangkat mayat turun dari zon maut akan mengambil masa 8, mungkin 10 jam kerja yang sangat berat. Kerja itu juga akan membunuh mereka. Mereka boleh tinggal di situ bersama dia dan mati, atau mereka boleh tinggalkan dia dan terus hidup. Mereka memilih untuk hidup kerana jika tidak, keluarga mereka juga akan menguburkan mereka. Gelbu mengeluarkan tali dari bagnya dan mengikat mayatnya pada permukaan tebing supaya dia tidak jatuh semasa operasi pengambilan yang akan dilakukan kemudian. Kemudian mereka berpaling dari Kalpana Dash dan mula menuruni ke arah Kem 4. 5 hari kemudian, pada 28 Mei 2019, sekumpulan Sherpa berjaya mengambil mayatnya dalam satu operasi pengambilan yang berbahaya.
Mereka memindahkan mayatnya secara berperingkat, turun dari gunung ke kem asas. Mayat itu dibawa ke Lukla, kemudian diterbangkan ke Kathmandu untuk urusan rasmi. Pada 2 Jun 2019, mayat Kalpana tiba di lapangan terbang antarabangsa Biju Patnaik di Bhubaneswar, Odisha. Abangnya, Pradip, yang telah pergi ke Kathmandu untuk menerima mayatnya, menemani beliau pulang ke rumah. Di kompleks Stadium Kalinga, mayatnya disimpan selama kira-kira 1 jam, sementara ratusan orang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir mereka. Peralatan mendaki gunung yang telah didermakannya kepada Muzium Negeri Odisha pada tahun 2017 dipamerkan sebagai penghormatan. Apabila saya memikirkan detik-detik terakhir Kalpana di lokasi balkoni, saya terfikir apa yang mungkin sedang bermain di fikirannya. Adakah dia sedar ketika itu? Adakah dia faham bahawa para Sherpa sebenarnya betul 18 jam sebelumnya? Adakah dia terfikir tentang gambar ibunya, tentang janji yang telah dibuatnya? Buah sisi Everest. Ibu, saya datang dari Everest. Dia memang datang dari Everest. Dia menunaikan janjinya. Cuma dia tidak pulang seperti yang dia maksudkan. Dan mungkin itulah bahagian paling kejam dalam kisah ini. Kerana Kalpana telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi orang pertama dari Odisha yang menawan puncak Everest. Dia kembali ke Everest pada tahun 2019 atas sebab yang betul. Untuk memberi inspirasi kepada wanita, untuk mempromosikan keamanan. Untuk membuktikan bahawa bermula lewat dan kekurangan sumber tidak semestinya menghalang pencapaian luar biasa. Dia menawan puncak, dia berjaya, dia mengibarkan bendera. Dia mengambil gambar itu dan kejayaan itu membunuhnya. Obsesi ke puncak sangat kuat. Dorongan untuk berjaya apabila anda telah mengorbankan segalanya memang sangat kuat. Dan di atas 26,000 kaki, otak anda tidak dapat mengenal pasti bila dorongan itu telah menjadi hukuman mati. Gunung itu tidak peduli tentang janji, azam atau impian selama sedekat. Ia hanya peduli tentang masa. Dan Kalpana, yang berlatih lebih keras daripada hampir sesiapa pun, yang mengatasi lebih banyak halangan daripada kebanyakan pendaki lain, kehabisan masa di sekitar jam ke-18 pendakiannya. 24 Mei 1998, 7.50 pagi. Gunung Everest, 28,000 kaki dari aras laut. Dia tak boleh bergerak. Kakinya terlipat. Tangannya kaku membeku. Matanya terbuka luas, memandang kosong. Dan yang mampu dibisikkan berulang kali hanyalah, "Jangan tinggalkan aku." "Saya orang Amerika. Kenapa awak buat begini kepada saya?" Pendaki ada di situ. Dia boleh nampak mereka, dengar mereka. Mereka sedang memandang dia, memandang satu sama lain, kemudian mereka berjalan pergi. Dia memerhati mereka pergi. Beberapa hari sebelum detik yang memilukan ini, satu perkataan telah menentukan nasibnya. Pendaki ini sebenarnya sudah mati, dan dia mengetahuinya. Frances Arsentif dan suaminya Sergei telah membuat keputusan beberapa bulan sebelum mereka menjejakkan kaki di Everest pada tahun 1998. Mereka akan mendaki gunung itu tanpa oksigen tambahan bersama-sama, sebagai rakan sejati yang setara. Frances akan menjadi wanita Amerika pertama yang sampai ke puncak Everest tanpa oksigen berbotol, dan Sergei akan membimbingnya ke sana. Itulah impian mereka. Di atas kertas, ini adalah rancangan yang kukuh. Sergei Arsentif, suaminya, adalah salah seorang pendaki gunung Soviet terbaik abad ke-20. Sebelum menjadi seorang pendaki, beliau adalah seorang jurutera elektrik yang mereka bentuk sistem penstabilan satelit untuk perisikan Rusia. Beliau benar-benar seorang saintis roket yang menjadi pendaki gunung. Pencapaiannya sudah cukup membuktikan segalanya. Beliau adalah salah seorang daripada segelintir pendaki yang masih hidup yang memiliki gelaran Snow Leopard, anugerah yang diberikan kepada mereka yang berjaya menawan ke-5 puncak Soviet setinggi 25,000 kaki. Beliau mendaki bahagian utara Annapurna dengan gaya alpine tanpa oksigen pada tahun 1991. Beliau juga pernah mendaki Everest sebelum ini tanpa oksigen pada tahun 1990 dalam pendakian keamanan bersama Amerika Syarikat, China dan Rusia. Jadi, ini bukanlah sesuatu yang keterlaluan. Frances sendiri memang berkemampuan. Dia adalah salah seorang daripada beberapa wanita pada masa itu yang berjaya menawan Gunung Denali, gunung tertinggi di Amerika Utara, dengan jayanya. Dia adalah wanita Amerika pertama yang meluncur ski menuruni Elbrus. Tetapi ada satu perkara yang perlu diberi perhatian. Walaupun dia pernah mendaki sehingga 24,600 kaki di puncak Pamir era Soviet, dia tidak pernah berjaya menawan gunung setinggi 26,000 kaki.
Everest akan menjadi percubaan pertamanya melebihi 26,000 kaki, iaitu lebih 2,000 kaki perbezaannya. Itu bukan sekadar jurang. Itu adalah alam fisiologi yang sama sekali berbeza. Tetapi mereka mempercayai rancangan itu. Dan pada musim bunga tahun 1998, Francis dan Sergei tiba di kem pangkalan Everest dengan hanya satu perkara dalam fikiran mereka, untuk mencipta sejarah. Laluan pendakian mereka adalah mudah. Mereka merancang untuk menawan Everest dari sebelah utara melalui rabung timur laut bersama pasukan ekspedisi Rusia yang terdiri daripada 5 orang ahli. Seperti pendaki lain di kem pangkalan pada musim itu, mereka mengambil masa yang lama untuk membuat persiapan. Kerana anda tidak boleh sekadar muncul di kaki Everest dan terus mendaki ke puncak. Badan anda akan gagal berfungsi dan anda akan mati. Jadi, para pendaki menghabiskan berminggu-minggu naik turun gunung secara berperingkat, membiarkan badan mereka perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan udara yang nipis. Proses ini dipanggil aklimatisasi, dan ia melibatkan pendakian secara beransur-ansur ke atas gunung, serta berehat di tempat perkemahan tertentu, sementara badan anda perlahan-lahan belajar untuk berfungsi dengan kurang oksigen. Ia perlahan, ia disengajakan, dan itulah satu-satunya cara untuk terus hidup di atas sana. Pada 19 Mei, Francis dan Sergei sampai ke kem 6 pada ketinggian sekitar 26,000 kaki. Mereka kini berada di kawasan yang pendaki panggil zon maut, di mana tidak cukup oksigen dalam udara untuk menyokong kehidupan manusia dalam tempoh yang lama. Badan anda mula mati. Setiap jam yang anda habiskan di sini bermakna otot anda akan mula rosak. Organ anda bergelut untuk berfungsi dan otak anda perlahan-lahan kekurangan oksigen. Tetapi semuanya berjalan mengikut rancangan. Dari kem 6, mereka akan membuat percubaan terakhir ke puncak. Percubaan pertama mereka untuk sampai ke puncak berlaku pada keesokan harinya, 20 Mei, dan di sinilah segalanya mula tidak berjalan lancar. Rancangannya adalah untuk meninggalkan kem 6 pada pukul 1 pagi. Dalam kegelapan, sepenuhnya menggunakan lampu kepala untuk menerangi jalan. Memulakan pendakian di tengah malam bermakna anda akan sampai ke puncak sekitar tengah hari ketika cuaca paling panas dan anda akan mempunyai banyak waktu siang untuk turun semula dengan selamat. Masa adalah segalanya di Everest. Tetapi apabila Francis dan Sergei bangun pada pukul 1 pagi untuk mula mendaki, bateri lampu kepala mereka telah habis. Sejuk melampau pada ketinggian 26,900 kaki telah mematikannya. Tanpa lampu kepala, mereka tidak dapat menavigasi laluan teknikal di Everest dengan selamat dalam kegelapan. Jadi mereka terpaksa menunggu sehingga matahari terbit pada pukul 6.30 pagi. Pada masa mereka akhirnya mula mendaki, mereka sudah pun kehilangan 5,5 jam. Mereka bergerak lebih perlahan daripada yang dirancang, tanpa oksigen tambahan. Dan apabila mereka sampai ke bahagian batu teknikal yang dipanggil langkah pertama pada ketinggian sekitar 27,900 kaki, mereka sedar perkiraan masa itu sudah tidak menjadi lagi. Sudah terlalu lewat pada hari itu. Jika mereka teruskan, mereka akan turun dalam kegelapan. Jadi, mereka berpatah balik. Jadi mereka turun semula ke kem 6. Itu sudah 2 malam mereka berada di zon maut. Apabila Sergei sampai ke kemah, dia pergi ke kemah seorang pendaki dan ahli pasukan di kem asas bernama Anatoly Moshnikov dan menerangkan apa yang telah berlaku. Anatoly mendengar. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang menunjukkan betapa bimbangnya dia. Dia memberikan Sergei bateri ganti dan dia menawarkan diri untuk mendaki bersama mereka pada cubaan seterusnya. Tetapi Sergei berkata, "Terima kasih, tapi tidak perlu. Mereka akan baik-baik saja." Mereka akan cuba lagi esok. Dan pada 21 Mei, mereka cuba lagi. Tetapi kali ini, badan mereka sudah menunjukkan kesan akibat mendaki Everest tanpa oksigen tambahan. Mereka hampir tidak berjaya bergerak 300 kaki dari kem 6 sebelum terpaksa berhenti. Kaki mereka terasa berat. Pernafasan mereka menjadi sukar walaupun ketika berehat. Kesan terkumpul selepas menghabiskan 2 malam di atas 26,000 kaki mula dirasai oleh mereka. Jadi mereka berundur kembali ke kem 6 sekali lagi. Satu lagi cubaan yang gagal. Itu kini sudah 3 malam di zon maut. Sementara itu, pada hari yang sama, Anatoly, kawannya, berjaya menawan puncak Everest. Dan pada sekitar jam 6 petang 21 Mei, Anatoly sudah pun kembali ke kem 6 dari puncak. Sergei mengucapkan tahniah kepadanya atas kejayaannya dan mengeluh tentang percubaan mereka yang gagal. Anatoly memandang Sergei. Dia tahu lelaki ini pernah menakluk Everest sebelum ini dan mempunyai apa yang diperlukan untuk bertahan di sana.
Tetapi dia juga tahu apa yang berlaku kepada tubuh manusia apabila menghabiskan 3 malam di zon maut. Dia sendiri baru saja sampai ke puncak pada hari yang sama dan tahu dengan tepat keadaan yang diperlukan untuk bertahan di sana. Dan Francis dan Sergei sudah tidak berada dalam keadaan itu lagi. Jadi dia memberitahu Sergei, turunlah bersama saya, jangan cuba lagi. Kamu sudah terlalu lama di sini. Badan kamu sedang merosot. Setiap jam kamu tinggal di sini, kamu semakin lemah, bukan semakin kuat. Dan Sergei berkata tidak sekali lagi. Dia berterima kasih kepada Anatoly atas keprihatinan itu. Tetapi dia berkata mereka baik-baik saja. Mereka akan berehat 1 hari lagi. Biarkan badan mereka pulih. Dan kemudian mereka akan membuat satu usaha terakhir. Sekarang sebelum anda fikir ini adalah semata-mata tindakan melulu atau keangkuhan, fahamilah apa yang sedang Sergei hitung-hitungkan. Dia pernah melakukan perkara di gunung yang kebanyakan pendaki lain pun tak mampu cuba. Isterinya juga cekap. Mereka hampir sampai ke puncak sebelum masa memaksa mereka berpatah balik. Lebih penting lagi, mereka telah melaburkan segala-galanya ke dalam detik ini, baik dari segi fizikal maupun keuangan. Mereka telah membuat pembiayaan semula rumah mereka untuk membiayai ekspedisi ini, menghabiskan berminggu-minggu naik turun gunung, menyesuaikan badan mereka dengan kesejukan dan udara yang nipis. Dan Francis begitu hampir untuk mencapai impiannya, menjadi wanita Amerika pertama yang menawan puncak Everest tanpa menggunakan oksigen tambahan. Kenapa berhenti sekarang? Ahli psikologi memanggil ini sebagai falasi kos hangus. Semakin banyak anda telah melabur dalam sesuatu, semakin sukar untuk anda berundur. Walaupun berundur adalah pilihan yang bijak, otak anda berkata, kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Kita sudah terlalu banyak berkorban. Ia bukan kebodohan. Ia hanyalah sifat semula jadi manusia. Jadi Anatoly turun, manakala Francis dan Sergei tetap tinggal. Dan 8 jam kemudian, pada pukul 2 pagi 22 Mei, mereka meninggalkan Kem 6 untuk percubaan ketiga dan terakhir mereka. Dan kali ini, apa pun yang terjadi, mereka tidak akan berpatah balik. Tetapi sejak awal lagi, mereka sudah menghadapi masalah. Pergerakan mereka amat perlahan dan itu sangat berbahaya. Mereka kini telah menghabiskan 4 malam di zon maut dan ia benar-benar memberi kesan kepada mereka. Setiap langkah terasa seolah-olah mengharung konkrit basah. Kaki mereka terasa terbakar dengan kesakitan yang mendalam dan meletihkan yang tidak hilang walau berapa lama mereka berehat. Di kem induk, Anatoly Shabanov, ketua sebuah ekspedisi lain, sedang menjejak beberapa pasukan pendaki melalui teleskop berkuasa dengan pembesaran 60 kali. Pada pukul 10 pagi, kira-kira 8 jam selepas Francis dan Sergei mula mendaki, Shabanov ternampak mereka di first step pada 27,900 kaki. Walaupun dari 10,000 kaki di bawah, melalui teleskop itu, dia dapat melihat betapa perlahan mereka bergerak. Pada pukul 2 petang, 4 jam selepas mereka dilihat, mereka hanya berjaya mendaki ke langkah kedua pada 28,250 kaki. Mereka telah menempuh 750 kaki dalam masa 4 jam. Itu kurang daripada 200 kaki sejam. Dengan kelajuan itu, mereka hampir tidak bergerak. Ini menjadi masalah kerana pukul 2 petang adalah masa yang kritikal di Everest. Matahari terbenam sekitar pukul 6 petang. Jika anda tidak berada di puncak atau berhampiran puncak menjelang pukul 2 petang, anda akan turun dalam kegelapan. Dan turun dalam kegelapan pada ketinggian 28,000 kaki dalam keadaan keletihan adalah hukuman mati. Tetapi Francis dan Sergei masih berada 800 kaki di bawah puncak. Mereka memerlukan sekurang-kurangnya 4 jam lagi untuk menempuh jarak itu pada kadar mereka sekarang. Jadi mereka perlu membuat keputusan. Berpatah balik sekarang untuk terus hidup atau terus mendaki menuju impian yang telah menguasai mereka berdua. Dengan mengetahui bahawa setiap minit selepas jam 2 petang bermaksud kurang cahaya siang untuk turun, kurang ruang untuk kesilapan dan kurang peluang untuk kembali dengan selamat. Mereka terus mendaki. Pada pukul 5.45 petang, Rustam Radgopov, seorang pendaki lain dari ekspedisi yang berjaya sampai ke puncak lebih awal pada hari itu, sedang turun apabila dia terserempak dengan Francis dan Sergei di cerun landai kira-kira 300 kaki di bawah puncak. Rustam sangat keletihan. Dia telah mendaki sejak sebelum subuh dan apa yang dia inginkan sekarang hanyalah sampai ke tempat selamat sebelum badannya sendiri tidak mampu bertahan lagi. Tetapi apabila dia melihat Francis dan Sergei, apa yang dilihatnya membuatkan dia berhenti. Francis, menurut laporannya, bergerak dengan kelambatan yang amat menyeksakan. Dia sering duduk dan bergelut dengan setiap langkah.
Ia sangat jelas kepada Rustam bahawa cubaan mendaki puncak ini memerlukan segala-galanya yang dia mampu berikan. Pada ketika itu, matahari sudah rendah di kaki langit. Suhu semakin menurun dengan cepat dan mereka masih belum sampai ke puncak. Walaupun dia keletihan, walaupun dia sangat ingin turun ke tempat yang selamat, Rustam merasakan dia perlu melakukan sesuatu. Jadi dia berpatah balik dan berjalan 150 kaki naik semula ke atas gunung dalam cahaya yang semakin malap. Hanya untuk cuba meyakinkan mereka supaya berpatah balik. Sudah terlambat, katanya kepada mereka. Lihat matahari itu. Kamu bergerak terlalu perlahan. Kamu perlu berpatah balik sekarang, sementara kamu masih ada cahaya untuk melihat jalan turun. Tetapi Sergei menggelengkan kepalanya dan untuk kali ketiga dalam cubaan mendaki puncak ini, dia mengucapkan satu perkataan yang memilukan hati yang akan menentukan nasibnya. Tidak, jangan risau tentang kami. Kami akan baik-baik saja, katanya. Uratgopov memandang Francis sekali lagi, yang sedang bergelut. Dia tidak kelihatan baik-baik saja. Tetapi, apa lagi yang boleh dia lakukan? Dia tidak boleh memaksa mereka. Dan dia juga perlu memikirkan kelangsungan hidupnya sendiri. Jadi, Uratgopov berpaling dan meneruskan penurunannya. Dan Francis dan Sergei terus mendaki ke arah puncak ketika matahari semakin terbenam. Suhu semakin menurun dan bayang-bayang semakin memanjang. Entah bagaimana dalam 30 minit berikutnya, mereka berjaya meneruskan. Mereka menemui sesuatu, satu simpanan terakhir tekad dan keputusasaan yang mendorong mereka ketika mereka menempuh beberapa ratus kaki terakhir itu. Dan pada kira-kira jam 6.15 petang, dalam cahaya yang semakin malap tanpa oksigen tambahan, selepas 5 hari berada di atas 27,000 kaki, Francis dan Sergei sampai ke puncak Gunung Everest. Mereka telah berjaya melakukannya. Frances Arseniev menjadi wanita Amerika pertama yang menawan puncak Everest tanpa oksigen tambahan. Sejujurnya, ia adalah satu pencapaian bersejarah dan monumental. Sesuatu yang akan tercatat dalam buku sejarah. Tetapi tiada gambar sambutan. Tiada sorakan kemenangan. Hanya 2 orang yang keletihan berdiri di puncak dunia dalam cahaya yang semakin malap. Sudah tahu pada tahap tertentu, mereka sedang menghadapi masalah. Dan inilah sebabnya. Dari puncak pada ketinggian 29.029 kaki, turun ke Camp 6 pada 26.900 kaki, adalah lebih daripada 2,000 kaki menurun secara menegak. Dalam keadaan yang baik, dengan tenaga yang masih segar, ia mengambil masa sekurang-kurangnya 4 hingga 5 jam. Tetapi Francis dan Sergei tidak berdepan keadaan yang baik dan mereka juga sudah keletihan. Mereka telah mendaki selama lebih 16 jam. Mereka telah menghabiskan 5 malam di zon maut dan matahari sudah pun mula terbenam. Mereka mungkin hanya mempunyai 15 hingga 20 minit cahaya senja yang boleh digunakan sebelum kegelapan sepenuhnya. Ini bermakna mereka akan menuruni gunung tertinggi di dunia sekurang-kurangnya selama 4 jam. Dalam keadaan gelap gelita, suhu yang membeku dan tanpa oksigen. Sergei tahu ini adalah tindakan cari maut. Dia mesti tahu perkara ini. Tetapi dia juga percaya mereka mempunyai jaring keselamatan. Lihat, inilah yang saya tidak sebutkan. Apabila Sergei melihat Rustam dan memberitahunya supaya jangan risau, itu kerana dia mempunyai rancangan sandaran. Sebelum percubaan ke puncak, dia dan Francis telah menyimpan bekalan kecemasan pada ketinggian 28,280 kaki. Kira-kira 750 kaki di bawah puncak. Dalam bekalan itu, mereka telah menyimpan sebotol oksigen, sebuah kemah dan pakaian hangat. Ideanya ialah, jika mereka sampai ke puncak lewat dan tidak dapat turun sepenuhnya ke Camp 6 dalam kegelapan, mereka boleh turun ke tempat simpanan itu, memasang kemah, menggunakan oksigen dan menunggu malam berlalu sambil berlindung. Kemudian, pada waktu pagi, dengan cahaya matahari dan oksigen baru, mereka akan turun baki 1,400 kaki ke Camp 6. Sekarang, itu bukanlah keadaan yang ideal. Bermalam di ketinggian 28,280 kaki, walaupun di dalam kemah, akan menjadi sangat mencabar. Tetapi ia masih boleh diharungi. Kemah itu akan melindungi mereka daripada angin. Oksigen akan membantu mereka berfikir dengan jelas dan pada waktu pagi, mereka akan dapat melihat laluan. Apa yang Sergei tidak tahu, apa yang dia tidak mungkin tahu, ialah Radgopov sudah pun melepasi tempat simpanan mereka semasa dia turun. Dan apabila Radgopov memeriksanya, dia melihat botol oksigen ada di situ. Tetapi kemah yang mereka harapkan untuk melindungi mereka sepanjang malam pada ketinggian 28,280 kaki
tidak ada di situ. Sebenarnya, ia berada 3,000 kaki lebih rendah pada ketinggian 25,260 kaki. Ia sebenarnya tidak pernah berada di tempat simpanan itu. Jadi, kenapa Sergei fikir ia berada di situ? Sekarang di sinilah kita perlu sangat berhati-hati. Kerana apa yang saya akan beritahu anda ini bukanlah keterangan saksi mata yang disahkan, tetapi apa yang pakar pendakian gunung telah bina semula berdasarkan bukti. Dan bukti itu menceritakan satu kisah yang sangat khusus. Ini adalah fakta-faktanya. Sergei memberitahu Radgopov bahawa mereka mempunyai kemah di tempat simpanan itu. Apabila Radgopov memeriksa tempat simpanan itu, tiada kemah di situ. Dan kerana Francis dan Sergei mendaki tanpa sokongan Sherpa, mereka bertanggungjawab sepenuhnya untuk membawa peralatan mereka sendiri naik ke gunung. Tiada orang lain yang boleh meletakkan kemah itu di tempat simpanan, hanya mereka sahaja. Daripada fakta-fakta itu, kesimpulan logiknya ialah Francis dan Sergei sekadar gagal membawa kemah kecemasan mereka cukup tinggi. Tapi kenapa? Terdapat dua teori utama. Yang pertama ialah keletihan fizikal. Selepas 4 malam di zon maut tanpa oksigen tambahan, badan mereka mula memakan diri sendiri. Membawa tambahan 10 hingga 15 paun berat kemah sehingga ke ketinggian 28,280 kaki mungkin sudah melebihi kemampuan badan mereka yang semakin lemah. Mereka mungkin berniat untuk membawa kemah itu ke tempat yang lebih tinggi semasa salah satu percubaan pendakian awal mereka, tetapi tidak mampu melakukannya. Teori kedua lebih mengganggu. Pada ketinggian yang melampau, otak manusia mula berfungsi secara tidak normal dengan cara-cara tertentu yang telah didokumentasikan. Salah satu cara itu ialah mengelirukan niat dengan realiti. Sergei mungkin benar-benar percaya kemah itu berada di tempat simpanan. Kerana otaknya yang kekurangan oksigen telah menyamakan rancangan kita akan naikkan kemah itu dengan ingatan kita telah naikkan kemah itu. Pada ketinggian 28,000 kaki, kegagalan kognitif seperti itu bukanlah kelemahan. Ia adalah biologi. Kita tidak tahu yang mana satu daripada ini adalah benar. Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Apa yang kita tahu adalah ini. Francis dan Sergei dengan yakin sedang turun ke arah jaring keselamatan yang sebenarnya tidak wujud. Mereka sampai ke tempat simpanan mereka pada ketinggian kira-kira 28,280 kaki selepas jam 7.30 malam dalam keadaan gelap gelita. Mereka menemui botol oksigen. Mereka menemui beg galas yang hampir kosong. Dan mereka mengesahkan apa yang telah Radgopov lihat. Tiada kemah. Jadi mereka mempunyai pilihan. Cuba turun lagi. 3,000 kaki menegak ke tempat kemah sebenar berada dalam kegelapan sepenuhnya. Atau tunggu matahari terbit dan dapatkan peluang untuk bertahan. Menuruni 3,000 kaki dalam keadaan itu adalah seperti membunuh diri. Mereka tahu perkara itu. Jadi mereka tetap tinggal dan bermalam di tempat terbuka pada ketinggian 28,280 kaki tanpa sebarang perlindungan, hanya dengan botol oksigen dari simpanan dan pakaian yang mereka pakai. Fikirkan tentang berdiri atau duduk selama 10 hingga 12 jam, terdedah pada hampir 28,300 kaki dalam suhu yang boleh membunuh kebanyakan orang dalam masa yang jauh lebih singkat. Badan anda akan mula berhenti berfungsi secara berperingkat. Kadar denyutan jantung anda menjadi perlahan, pernafasan anda menjadi cetek. Otak anda yang kekurangan oksigen dan kehangatan mula tidak berfungsi dengan betul. Badan anda tidak dicipta untuk bertahan dalam keadaan itu. Tetapi entah bagaimana, meskipun peluang untuk selamat hampir tiada, kedua-dua Francis dan Sergei berjaya hidup sehingga pagi. Apabila matahari terbit pada 23 Mei, mereka cuba untuk turun. Dan di sinilah keadaan menjadi sangat rumit. Pada suatu ketika, pada pagi itu, Francis dan Sergei berpisah. Kita tidak tahu kenapa. Apa yang kita tahu ialah pada pukul 9.35 pagi pada 23 Mei, 5 pendaki dari pasukan ekspedisi Uzbekistan yang cuba menawan puncak telah bertemu Sergei yang sedang turun pada ketinggian 27,700 kaki. Kata-kata pertamanya ialah, "Di mana isteri saya? Adakah dia tidak turun?" Mereka memberitahunya bahawa mereka tidak nampak isterinya. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Sergei terus menuruni ke kem 6 pada ketinggian 26,900 kaki. Dia masih belum tahu di mana isterinya berada. Dia tidak tahu sama ada isterinya masih hidup atau sudah meninggal. Dia hanya tahu isterinya tidak berada di bawahnya. Sejam kemudian, pada pukul 10.40 pagi, ekspedisi Uzbekistan sampai ke First Step pada kira-kira 27,900 kaki. Dan di sana,
Mereka menemui sesuatu yang pelik. Mereka melihat seorang wanita bersandar pada batu seorang diri. Jaketnya terbuka dan dia tidak memakai abah-abah mendaki, yang mana pada ketinggian 27,900 kaki adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itu adalah Francis Arsentiev. Dan apabila mereka semakin dekat, mereka melihat sesuatu yang mereka tidak akan lupakan. Mata Francis terbuka, tetapi tidak tertumpu pada apa-apa. Anak matanya hanya membesar menjadi bulatan hitam besar yang tidak bertindak balas terhadap cahaya. Itu adalah tanda kecederaan otak yang teruk. Jari-jarinya beku sepenuhnya selepas bermalam terdedah pada ketinggian 28,280 kaki. Tisu di tangannya telah mengkristal. Kakinya juga sama. Laporan ekspedisi Uzbek menggambarkan mereka sebagai tidak berfungsi. Itu cara sopan untuk mengatakan bahawa ia telah musnah. Dia tidak dapat berjalan. Dia tidak dapat berdiri. Dia bahkan tidak dapat menampung berat badan pada kakinya. Apabila para pendaki cuba meletakkan topeng oksigen di mukanya, dia tidak dapat mengekalkannya di mukanya. Tangan dia yang beku dan kekok teraba-raba pada topeng itu dan menanggalkannya. Beginilah rupa edema cerebrum altitude tinggi pada peringkat lanjut selepas 30 jam terdedah pada hampir 28,000 kaki. Otak dia membengkak di dalam tengkoraknya akibat kekurangan oksigen. Bengkak itu sedang merosakkan kawalan motor dia, keupayaan dia untuk menyelaraskan tangan, kaki dan pergerakannya. Tetapi ia belum menghilangkan kesedarannya lagi. Dia masih sedar. Dia boleh melihat orang. Dia boleh mendengar suara-suara. Dia cuma tak dapat menggerakkan badannya seperti yang dia perlukan. Dia, dalam segala erti yang penting, sudah pun mati. Tubuhnya saja yang belum menyedarinya lagi. Pendaki Uzbekistan menghubungi kem pangkalan melalui radio dan berunding dengan doktor ekspedisi. Mereka memberinya ubat. Mereka memberinya oksigen tambahan pada kadar 4 liter seminit. Mereka mengurut kaki dan tangannya, cuba sedaya upaya untuk mengembalikan peredaran darah ke anggota badannya yang beku. Tiada apa-apa. Dia tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda untuk pulih. Mereka terpaksa membuat keputusan. Ingat, mereka sendiri sedang mencuba untuk sampai ke puncak. Mereka telah mendaki sejak sebelum subuh dan mereka mungkin hanya mempunyai beberapa jam tenaga yang boleh digunakan untuk sampai ke puncak dan turun semula dengan selamat. Jadi mereka membahagikan pasukan mereka. 3 pendaki meneruskan perjalanan ke puncak, manakala 2 orang lagi tinggal bersama Francis. Sepanjang beberapa jam berikutnya, 2 pendaki itu mencuba segala yang mereka mampu, tetapi akhirnya, seorang demi seorang, mereka terpaksa membuat keputusan yang mustahil itu. Mereka perlu memikirkan kelangsungan hidup mereka sendiri. Bekalan oksigen mereka sendiri semakin berkurangan. Tubuh mereka sendiri semakin lemah. Jadi, mereka mengikat Francis pada tali tetap di gunung itu. Mereka pastikan oksigen mengalir ke dalam topengnya. Kemudian, mereka tinggalkan dia dan teruskan perjalanan ke puncak. Pada pukul 6.20 petang ketika matahari terbenam, 2 pendaki Uzbekistan yang sedang turun selepas sampai ke puncak membuat satu percubaan terakhir untuk menyelamatkannya. Dengan menggunakan tali, mereka cuba menurunkan Francis dari gunung itu. Mereka berjaya menggerakkannya kira-kira 260 kaki ke bawah. Nampaknya perlahan-lahan tetapi pasti, mereka akan membawanya ke tempat selamat. Tetapi kemudian, Francis mula mengalami sawan. Bengkak otak akibat edema cerebrum altitude tinggi telah mencapai tahap kritikal. Para pendaki tidak dapat menggerakkan dia lagi. Jika mereka cuba menurunkannya semasa dia sedang sawan, dia akan tergelincir dari tali. Dia akan jatuh. Dan walaupun mereka entah bagaimana dapat menurunkannya, tekanan fizikal menyeret seseorang yang sedang sawan turun dari gunung mungkin akan membunuhnya lebih cepat daripada membiarkannya diam. Jadi mereka mengikat Francis pada tali itu buat kali terakhir. Mereka pastikan oksigen Francis masih mengalir. Kemudian mereka turun ke dalam kegelapan yang semakin pekat, meninggalkannya di bawah batu kecil itu pada ketinggian kira-kira 27,640 kaki. Apa lagi yang mereka boleh lakukan? Dan kini, Francis benar-benar keseorangan pada ketinggian 27,640 kaki diikat pada tali di lereng Gunung Everest. Ketika matahari menghilang dan suhu menurun, serta kegelapan menyelubungi gunung itu, dia kini telah berada di atas 27,000 kaki selama hampir 6 hari pada ketika ini. Apabila 3 pendaki Uzbekistan yang pertama tiba di kem 6 pada pukul 6 petang, mereka menemui Sergei dan memberitahunya apa yang mereka temui. Isteri awak masih hidup.
Dia berada pada ketinggian 27,900 kaki. Dia tak boleh bergerak. Sergei tidak teragak-agak. Dia terus mula bersiap untuk mendaki semula demi menyelamatkan isterinya. Pasukan Uzbekistan cuba membantu. Mereka memberikan sebotol oksigen, teh dan ubat kepadanya. Apa saja yang mungkin memberi peluang kepada dia dan isterinya. Semasa dia naik, dia bertemu dengan Oleg Grigoriev, seorang lagi pendaki Uzbekistan yang sedang turun ke kem 6 pada sekitar jam 8.40 malam. Sergei bertanya kepadanya, "Adakah Fran ada di sini?" Grigoriev menjawab, "Dia masih hidup." Dan Sergei Terus memanjat ke atas, ke dalam kegelapan, menuju ke arahnya. Itu adalah kali terakhir sesiapa melihatnya masih hidup. Apa yang berlaku pada malam 23 Mei 1998 juga merupakan satu misteri. Kita tiada saksi, hanya bukti yang ditemui kemudian yang menceritakan sebahagian daripada kisah ini. Apa yang kita tahu ialah Sergei telah sampai kepada Francis. Kapak ais dan tali miliknya ditemui kira-kira 150 hingga 200 kaki dari tempat Francis terbaring. Pada keesokan paginya, yang bermakna dia berjaya sampai. Kita tidak tahu sama ada dia sedar ketika Sergei tiba. Kita tidak tahu apa yang Sergei katakan kepadanya atau apa yang dia katakan kepada Sergei. Kita tidak tahu berapa lama Sergei tinggal bersamanya atau apa yang Sergei cuba lakukan. Apa yang kita tahu ialah, pada suatu ketika pada malam itu, Sergei terjatuh. Sama ada dia turun untuk mendapatkan lebih banyak oksigen atau cuba mendapatkan bantuan atau sekadar hilang keseimbangan dalam kegelapan dan keletihan. Kita tidak akan pernah tahu. Dan Sergei meninggal dunia di suatu tempat di lereng gunung itu, kira-kira 740 kaki di bawah tempat Francis terbaring, meninggalkan Francis bersendirian sekali lagi. Keesokan paginya, 24 Mei, kumpulan pendaki kedua menemui Francis masih hidup. Dia kini telah berada di atas 27,000 kaki selama hampir 6 hari dan terdedah kepada udara terbuka di atas 28,000 kaki selama kira-kira 36 jam. Pendaki Uzbekistan Elias Tukfatalin sampai kepadanya terlebih dahulu sekitar jam 7.50 pagi. Diikuti oleh pasukan ekspedisi Afrika Selatan yang terdiri daripada Ian Woodall, Cathy O'Dowd dan 4 orang Sherpa. Cathy khususnya bergerak lebih dekat dan melihat wajah Francis, dan apa yang dia lihat kekal dalam ingatannya sepanjang hayatnya. Kulit Francis berwarna putih susu dan sangat licin, seperti anak patung porselin. Matanya merenung ke atas, tidak fokus, dengan anak mata seperti lohong gelap yang besar. Rambut panjang dan gelap Francis terurai di atas salji. Dia kelihatan tenang, tetapi dia sedang mati dengan cara yang paling perlahan dan kejam. Ian Woodall dan Sherpa Zangbu cuba menarik Francis supaya berdiri tegak. Jika dia mampu menampung sedikit berat di kakinya, rancangan mereka adalah untuk menyokongnya di antara dua pendaki dan membantu dia berjalan turun. Atau sekurang-kurangnya, memindahkannya ke tempat yang lebih selamat. Tetapi, apabila mereka mengangkatnya, kakinya terkulai di bawah badannya seperti helaian spageti. Kakinya benar-benar musnah akibat terdedah lebih 30 jam. Dan pada ketika itulah, Francis mula bercakap. "Jangan tinggalkan saya. Saya orang Amerika. Saya orang Amerika. Kenapa awak buat begini kepada saya?" Kemudian dia mengulang semula dari awal. "Jangan tinggalkan saya. Saya orang Amerika. Kenapa awak buat begini kepada saya?" Berkali-kali, tanpa disuruh, tidak memberi respon kepada soalan atau suara mereka. Dia tidak menjawab mereka. Dia tidak memberi reaksi terhadap apa yang mereka katakan. Dia hanya mengulangi 3 frasa yang sama secara berulang-ulang, seperti rekod yang tersekat. O'Dowd menyedari dengan rasa ngeri bahawa Francis sebenarnya tidak berkomunikasi. Dia tidak memberi sebarang respons. Dia hanya mengucapkan cebisan kata-kata. Ini adalah kata-kata terakhir daripada otak yang sedang nazak. Seperti mesin yang tersekat dalam gelung, fikirannya berputar pada kata-kata yang masih dapat diingatinya. O'Dowd dan Woodall menghabiskan hampir sejam bersamanya. Mereka memberikan Francis teh, cuba membuatnya minum cecair hangat. Mereka memeriksa kakinya sekali lagi. Menurutnya, mencari sebarang tanda bahawa kakinya masih berfungsi, sebarang tanda bahawa dia boleh bergerak. Mereka telah lakukan segala yang mereka mampu. Ia masih tidak mencukupi. Dia sudah terlalu parah dan mereka terpaksa jaga diri sendiri. Jadi mereka pun pergi. Mereka berdiri tegak, berpaling dan turun. Francis sekali lagi bersendirian.
memerhati orang berjalan meninggalkannya untuk kali ketiga dalam masa 24 jam. Beberapa jam berlalu. Matahari bergerak merintasi langit. Suhu tetap sangat sejuk, dan Frances masih terikat pada tali itu. Fungsi tubuhnya perlahan-lahan semakin terhenti, sementara kesadarannya masih bertahan. Pada suatu ketika lewat pagi itu, Sherpa sampai kepadanya. Mereka mendapati dia masih hidup, masih mengucapkan frasa yang sama. Jangan tinggalkan saya. Saya seorang Amerika. Kenapa awak buat begini kepada saya? Pada kira-kira jam 10.55 pagi. Pada 24 Mei 1968, Frances Arsentif meninggal dunia. Dia telah berada di kawasan terbuka selama kira-kira 48 jam pada ketika itu. Dia telah melihat orang datang, cuba membantu dan pergi. Dan dia meninggal dunia sambil menyedari pada tahap kesedaran yang masih ada padanya bahawa tiada siapa yang akan kembali. Dia berumur 40 tahun. Melihat kembali, jelas apa yang membunuh Francis dan Sergei. Ia bukan nasib malang. Ia bukan cuaca. Ia bukan kerana tidak cekap atau bertindak melulu. Sergei pernah melakukannya sebelum ini. Dia ada pengalaman. Dia ada kemahiran. Dan Francis mempercayainya sepenuhnya. Tetapi apa yang berjaya untuk Sergei seorang diri pada tahun 1990 tidak mengambil kira pemboleh hubah yang mereka hadapi pada tahun 1998. Francis tidak pernah mendaki gunung setinggi 28,000 kaki sebelum ini. Jurang pengalaman itu sangat besar. Menjelang percubaan ketiga mereka untuk sampai ke puncak pada 22 Mei, mereka sudah terlalu lama berada di zon maut. Pendakian ke puncak yang lewat memaksa penurunan yang tidak dirancang. Penurunan yang tidak dirancang menyebabkan perpisahan, dan perpisahan menyebabkan kematian. Di Everest, beginilah rupa kejayaan. Cuaca stabil, tali sudah dipasang. Puncak sudah dekat dan barisan sedang bergerak. Don Cash sedang melakukan apa yang sepatutnya dia lakukan. Dia tidak panik. Dia tidak ketinggalan. Dia hanya menunggu. Tetapi di atas 26,000 kaki, menunggu bukannya tanpa akibat. Setiap minit meragut sesuatu yang tubuh anda tidak dapat gantikan. Di sini, masa adalah oksigen dan oksigen adalah kelangsungan hidup. Barisan di hadapan menjadi perlahan, kemudian berhenti. Sekilas pandang, tiada apa yang kelihatan salah. Tiada ribut, tiada sesiapa rebah, tiada kecemasan. Itulah yang membuat detik ini begitu mengerikan. Pada akhir cerita ini, anda akan faham bagaimana mematuhi semua peraturan di Everest masih boleh menyebabkan anda terperangkap tanpa jalan turun. 21 Mei 2019. Hari yang menyebabkan pakar merujuk musim pendakian 2019 sebagai tahun yang memecahkan Everest. Ia kedengaran keterlaluan. Tetapi selepas saya ceritakan kisah Don Cash, anda akan faham kenapa ini bukan satu keterlaluan. Don ialah seorang eksekutif jualan berumur 55 tahun dari Sandy, Utah. Dia membesar sebagai budak ladang di Novelty, Ohio. Dan sejak kecil lagi, Don memang berbeza. Pada usia 15 tahun, dia sudah pun membeli motosikal lasak, Volkswagen dan trek pickup dengan duitnya sendiri. Malah semasa remaja, Don sentiasa berdikari, sentiasa mencari peluang seterusnya. Selepas sekolah menengah, Don berkhidmat dalam misi LDS di Taipei dan Auckland. Di situlah dia membentuk etika kerja dan disiplinnya. Apabila dia pulang, dia memperoleh ijazah pemasaran dengan minor dalam bahasa Cina dari University Utah. Dan semasa dia berada di sana, dia bertemu dengan bakal isterinya, Monette Clayton. Mereka berkahwin pada tahun 1986 dan sepanjang 33 tahun berikutnya, mereka membina kehidupan bersama. 4 orang anak, 3 cucu perempuan dan sebuah rumah di Sandy. Kehidupan yang sederhana yang langsung tidak mencerminkan dunia pendakian. Dia juga berjaya menaiki tangga korporat daripada jualan teknologi yang sangat berjaya, meningkatkan hasil perniagaan kepada ratusan juta dolar sehingga menjadi naib presiden jualan dalaman global di BMC Software. Moto pribadinya sangat mudah. Kejayaan saya datang daripada kejayaan orang lain. Dan semua orang yang pernah bekerja dengannya berkata perkara yang sama. Don membuat anda percaya bahawa anda boleh mencapai apa sahaja. Namun, di suatu ketika, Don jatuh cinta dengan Gunung Ganang. Setelah dia mula mendaki, dia tidak dapat berhenti. Dia menetapkan satu matlamat untuk dirinya, mendaki 7 puncak tertinggi, iaitu puncak tertinggi di setiap benua. Satu perbezaan yang ketara dengan kehidupan hariannya. Pada awal tahun 2000-an, dia berjaya menawan puncak Kilimanjaro di Afrika setinggi 19,350 kaki, perpuluhan 41 kaki. Kemudian Aconcagua di selatan, kemudian Elbrus di Eropah,
dan piramid Karsten di Oseania. Menjelang Januari 2019, Don telah berjaya menawan 6 daripada 7 puncak tertinggi. Tetapi perjalanan beliau untuk mencapai rekod itu adalah antara yang paling brutal yang pernah saya kaji. Sebagai contoh, di Denali di Alaska, puncak tertinggi di Amerika Utara, usaha Don untuk sampai ke puncak mengambil masa yang jauh lebih lama daripada sepatutnya. Kerana Don bukanlah seorang atlet semula jadi. Dia bukanlah seorang yang pantas, tetapi dia mempunyai sesuatu yang lain. Anak lelakinya, Tanner, kemudiannya menggambarkan gaya pendakian ayahnya begini. Dia bukan orang yang laju, tetapi dia tidak pernah berhenti. Dia bekerja sangat keras. Dan di Denali, ketabahan itu membawanya ke puncak. Tetapi ia juga menyebabkan dia berada di atas terlalu lama. Apabila dia mula turun, kerosakan sudah pun berlaku. 3 jari di tangan kanannya telah mengalami radang dingin. Doktor terpaksa memotongnya kemudian. Kebanyakan orang akan menganggap itu sebagai petanda dari gunung dan menilai semula mungkin mencari hobi yang lebih selamat. Tapi bukan Don. Dia menempa pengganti prostetik dan memakainya pada rantai di lehernya sebagai bahan perbualan. Dia menjadikan amputasinya sebagai bahan jenaka, sebagai bukti bahawa tiada apa yang boleh menghalangnya. Selepas kehilangan jarinya, dia memberitahu orang, sekurang-kurangnya saya berjaya sampai ke puncak. Pada Januari 2019, hanya 4 bulan sebelum Everest, Don mendaki puncak ke-6-nya, Gunung Vinson di Antartika. Pada ketinggian 16,050 kaki, ia adalah puncak tertinggi di benua itu dan salah satu gunung yang paling terpencil di dunia. Seorang pendaki bernama Peter Lowry dari Colorado turut serta dalam ekspedisi itu. Dia dan Don berkongsi kemah semasa pendakian dan di Vinson ia berlaku lagi. Kali ini, radang dingin menyerang hidung Don. Peter melihat tisu itu mula mati. Dia kemudian berkata, Don pada dasarnya mengucapkan selamat tinggal kepada hidungnya dan tetap terus mendaki. Coraknya sudah jelas. Don akan memaksa dirinya melebihi hadnya. Tubuhnya akan menanggung akibatnya. Dan Don akan buat tidak kisah dan teruskan juga. Bagi dia, ini bukanlah satu tindakan melulu. Inilah yang perlu dilakukan. Apabila orang bertanya sama ada dia mempunyai keinginan untuk mati, dia akan menjawab dengan penuh keyakinan. Sebenarnya, ia adalah sebaliknya. Saya ada keinginan untuk hidup. Saya mahu menjalani hidup saya sepenuhnya. Dan kadang-kadang, itu termasuk risiko yang diperhitungkan. Hidup ini singkat, tiada penyesalan. Apabila Don pulang dari Vinson pada akhir Januari 2019, sebahagian hidungnya sudah tiada. Tetapi dia telah menamatkan pendakian ke-6-nya. Dia hanya tinggal satu gunung lagi, Everest. Ini adalah puncak terakhir, kemuncak segala usahanya. Dan Don bertekad untuk menamatkan apa yang telah dimulakannya. Jadi, pada Januari 2019, Don melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia berhenti daripada jawatannya sebagai naib presiden di BMC Software. Selepas 25 tahun mendaki tangga korporat, dia meninggalkannya untuk mendaki gunung tertinggi di dunia. Dia malah mengumumkan cuti sabbatical selama 5 bulan di LinkedIn dan menyenaraikan jawatan barunya sebagai ketua eksekutif pendaki gunung. Rancangannya mudah. Vinson pada Januari, Everest pada April dan Mei, kemudian kembali pada Jun dan memulakan babak seterusnya dalam kerjayanya. Don fikir rancangannya itu tidak akan gagal. Dia langsung tidak tahu apa yang sistem itu sediakan untuknya. Sedikit lencongan daripada kisah yang kacau bilau ini. Untuk memahami apa yang berlaku kepada Don, anda perlu faham apa yang sedang berlaku di Everest pada tahun 2019. Kerana ini bukan sekadar musim pendakian biasa. Inilah yang kini dipanggil oleh pakar sebagai tahun Everest pecah. Pertama sekali, terdapat terlalu ramai orang. Nepal telah mengeluarkan rekod 381 permit pendakian kepada warga asing pada musim bunga itu. Setiap permit berharga $11,000. Itu bermakna $4.2 juta masuk ke dalam kerajaan Nepal hanya daripada yuran permit. Sekarang anda mungkin berfikir, baiklah. Tapi sudah tentu mereka ada piawaian kan? Sudah tentu anda perlu membuktikan bahawa anda layak untuk mendaki gunung tertinggi di dunia. Ini adalah apa yang anda perlukan untuk mendapatkan permit pada tahun 2019. $11,000 dan surat doktor yang mengatakan anda sihat. Itu saja. Tiada bukti anda pernah mendaki gunung sebelum ini. Tiada keperluan anda pernah sampai ke puncak mana-mana gunung. Apa yang anda perlukan hanyalah doktor menandatangani sekeping kertas yang mengatakan anda tidak akan mengalami serangan jantung dan duit sudah tentu. Jadi anda ada 381 orang dengan permit ditambah semua Sherpa dan pemandu mereka. Itu beribu-ribu orang di atas gunung. Tapi keadaan jadi lebih teruk kerana pada awal Mei, satu siklon yang tidak dijangka melanda Himalaya.
Dan maksudnya ialah pasukan yang bertanggungjawab untuk memasang tali di gunung itu telah tertunda. Ekspedisi yang sudah bersedia terpaksa menunggu. Semua orang terkandas di kem asas, memerhati cuaca, membazirkan masa, wang dan oksigen. Apabila ribut akhirnya reda dan keadaan kembali cerah, ramalan cuaca menunjukkan sesuatu yang membimbangkan. Hanya akan ada 5 hari di mana angin cukup tenang untuk mencuba sampai ke puncak dengan selamat. Sebagai perbandingan, tahun 2018 mempunyai 11 hari berturut-turut cuaca baik dan masih berlaku insiden. Dalam musim biasa, ekspedisi boleh berpecah-pecah. Sesetengah pasukan pergi awal, sesetengah pasukan pergi lewat. Semua orang mendapat peluang mereka tanpa kesesakan. Tetapi pada tahun 2019, semua orang terpaksa pergi serentak. Dan itu menjadi masalah besar kerana mendaki Gunung Everest bukan seperti mendaki gunung biasa, di mana anda boleh berjalan terus ke puncak. Laluan ke atas pada dasarnya adalah laluan satu barisan di kebanyakan tempat. Ada bahagian di mana hanya seorang sahaja boleh lalu pada satu masa. Anda akan mencangkuk pada tali tetap dan menunggu giliran anda. Pada tahun biasa, ini hanyalah gangguan kecil. Mungkin 50 atau 60 orang mencuba untuk sampai ke puncak pada hari cuaca baik. Anda tunggu sekejap, anda bergerak. Anda tunggu, anda bergerak. Ia perlahan tetapi tetap bergerak. Tetapi pada tahun 2019, terdapat lebih 320 pendaki yang semuanya cuba sampai ke puncak dalam tempoh masa yang singkat. Ia adalah gabungan keadaan yang paling buruk, tetapi Don tidak tahu perkara itu. Dia percaya dia berada dalam jagaan yang baik, dan kepercayaan itu akhirnya meragut nyawanya. Jadi apa yang membuatkan Don begitu yakin? Apa yang membuatkan dia percaya sistem akan melindunginya? Jawapannya mudah. Dia telah membuat persediaan. Dia telah mengupah profesional. Dia telah mengikut peraturan. Ini bukan kali pertama Don berada di Himalaya. Pada tahun 2009, 10 tahun sebelum percubaannya di Everest, Don telah membawa isterinya dan keempat-empat anak mereka ke kem asas Everest. Bersama-sama, mereka mendaki setinggi 17,000 kaki supaya mereka dapat melihat gunung itu. Supaya mereka dapat memahami apa yang akan dicuba oleh Don suatu hari nanti. Mereka membaca buku tentang Everest bersama-sama, menonton dokumentari. Keluarganya tahu tentang risikonya, atau mereka fikir mereka tahu. Untuk ekspedisi Everest ini, Don mengupah Pioneer Adventure, sebuah syarikat Nepal yang mempunyai pengalaman bertahun-tahun di gunung itu. Ia bukanlah perkhidmatan paling premium yang ada, tetapi ia juga bukan yang paling murah. Dia membayar sekitar $35,000 untuk pendakian itu. Pemandunya ialah Lakpa Nurbu Sherpa dan Pasang Tenjing Sherpa. Kedua-duanya adalah pendaki berpengalaman dan profesional yang telah menawan puncak Everest beberapa kali. Malam sebelum berlepas ke Nepal pada awal tahun 2019, Don menulis satu catatan terakhir dalam jurnal kesyukurannya. Dia menulis, "Hari ini saya bersyukur atas keluarga saya. Sekiranya ini adalah catatan kesyukuran terakhir saya. Kerana sesuatu yang buruk berlaku di Everest, saya mahu semua orang tahu betapa saya sangat menyayangi isteri saya, anak-anak saya dan seluruh keluarga serta rakan-rakan saya. Saya telah menjalani kehidupan yang hebat. Tuhan telah memberkati saya. Saya tiada penyesalan. Saya akan jumpa anda semua tidak lama lagi." Don telah berdamai dengan kemungkinan untuk mati di Everest. Dia faham akan risikonya. Runtuhan salji, rekahan, ribut, zon maut. Tetapi apa yang bakal berlaku kepada Don adalah sesuatu yang tiada siapa pernah bayangkan. 21 Mei 2019, waktu petang, kem 4 di South Col, 26,000 kaki dari paras laut. Don berdiri di luar kemahnya, memeriksa peralatannya buat kali terakhir. Topeng oksigen, lampu kepala, bateri tambahan. Di sekelilingnya, pendaki lain juga melakukan perkara yang sama. Udara di situ sangat nipis. Setiap nafas terasa cetek, tidak sempurna. Inilah saatnya, pendakian ke puncak terakhirnya untuk melengkapkan pencarian selama 10 tahun. Don memandang ke arah gunung itu, dan apa yang dilihatnya sepatutnya memberi ketenangan. 150 lampu kepala berbaris menaiki gunung dalam kegelapan. Tersusun satu di atas yang lain, seperti satu garisan bercahaya. Hilang ke dalam langit hitam. Semua orang itu, semua pasukan itu, semua pemandu itu. Dia tidak bersendirian. Ia terasa selamat, teratur. Selepas pukul 6 petang, Don memasang oksigennya, membetulkan bekel lasnya, dan mula mendaki bersama komandunya, Lakpan Nurbu dan Pasang Tenjing. Usaha terakhir menuju ke puncak telah bermula. Rancangannya mudah. Mendaki sepanjang malam, sampai ke puncak sekitar waktu matahari terbit.
turun semula dengan banyak waktu siang. Usaha biasa untuk sampai ke puncak mengambil masa 8 hingga 10 jam pergi dan balik. Itulah had yang badan boleh tahan di zon maut. Don bergerak tepat seperti yang dikatakan oleh anaknya Tanner, perlahan dan mantap, tetapi tidak pernah berhenti. Satu langkah di hadapan yang lain, terus bergerak ke atas menembusi kegelapan. Tetapi semasa dia mendaki, dia mula menghadapi sesuatu yang membuatkan segalanya menjadi lebih teruk. Barisan yang dia lihat sebelum usaha ke puncak itu sebenarnya adalah jam pendaki. Di bahagian teknikal, di mana pendaki perlu memautkan diri pada tali tetap dan bergerak satu demi satu, orang ramai sedang menunggu, hanya berdiri di situ. Pada ketinggian 27,000 kaki, pada 28,000 kaki, mereka menunggu giliran untuk bergerak, sementara oksigen mereka semakin berkurang. Di atas sana, oksigen adalah masa. Di Hillary Step, sebuah dinding batu hampir menegak setinggi 80 kaki, betul-betul di bawah puncak. Keadaannya lebih teruk. Bahagian sempit ini hanya boleh dilalui oleh seorang pendaki pada satu masa. Pendaki yang naik terpaksa menunggu pendaki yang turun. Pendaki yang turun pula terpaksa menunggu pendaki yang naik. Kelewatan itu berlarutan sehingga 2 jam, kadang-kadang lebih lama. Dan sementara Don menunggu, matahari terus naik. Langit berubah daripada hitam ke biru gelap, kemudian ke jingga, dan akhirnya siang sepenuhnya. Apabila barisan itu akhirnya mula bergerak semula, sudah berjam-jam berlalu. Beberapa pendaki berpatah balik, tetapi Don terus mendaki kerana puncak itu sudah hampir. Hanya beberapa ratus kaki lagi. Akhirnya, sekitar jam 5.30 pagi pada 22 Mei, ketika matahari terbit di atas Himalaya, Don Cash akhirnya sampai ke puncak Gunung Everest, 29,029 kaki dari paras laut. Titik tertinggi di muka bumi. Tahun-tahun bermimpi akhirnya tercapai. Dengan segera, Don mengeluarkan telefon satelitnya dengan tangannya menggigil. Nafasnya tercungap-cungap melalui topeng oksigennya. Sambungan telefon berbunyi berderak. Apabila anak lelakinya, Tanner, menjawab, suara Don penuh dengan kegembiraan yang tulen. Saya sangat bertuah dapat berada di gunung yang telah saya baca tentangnya selama 40 tahun ini. Don pasti berasa sangat terharu. Sejujurnya, memang tidak sukar untuk memahami sebabnya. Kerana bolehkah anda bayangkan, 40 tahun membaca tentang gunung ini, berdekad-dekad melihat gambar, berbulan-bulan bermimpi untuk berdiri di puncak dunia. 6 puncak telah didaki. 3 jarinya hilang. Sebahagian hidungnya juga sudah tiada. Semuanya membawa kepada detik ini. Ini adalah kemuncak, garisan penamat. Segala yang telah dia korbankan, segala usaha yang telah dia lakukan, segala kepercayaannya tentang menjalani hidup sepenuhnya, semuanya berbaloi. Don meletakkan telefon dan melihat sekeliling. Pergunungan Himalaya terbentang luas di setiap arah di bawahnya. Langit cerah, matahari sedang terbit. Dia telah berjaya. Dia mengeluarkan kameranya, mula mengambil gambar. Bendera doa berkibar di tiup angin, pemandangan di setiap arah. Ketika dia sedang mengambil gambar itu, kaki Don tiba-tiba lemah. Dia terjatuh ke hadapan ke dalam salji. Di puncak dunia tanpa sebarang amaran, Don Cash, lelaki yang tidak pernah berhenti, akhirnya berhenti. Inilah yang kemungkinan besar berlaku. Don telah mendaki selama lebih 12 jam, iaitu 4 hingga 6 jam lebih lama daripada kebiasaan. Dan dalam tempoh itu, badannya telah mula mati. Kerana di atas 26,000 kaki, anda berada di kawasan yang pendaki panggil zon maut. Nama itu sendiri sudah cukup jelas. Pada ketinggian itu, tidak cukup oksigen dalam udara untuk menyokong kehidupan manusia. Badan anda mula terhenti perlahan-lahan. Sel-sel anda kelaparan. Otak anda membengkak, darah anda menjadi lebih pekat dan pengiraan oksigen sangat kejam. Pada kadar aliran tinggi, satu botol oksigen standard 3 liter hanya bertahan selama 3 hingga 4 jam. Pendakian Don selama lebih 12 jam bermakna dia telah menggunakan 3 hingga 4 botol hanya untuk sampai ke puncak. Badannya sudah mencapai hadnya. Kemudian masa di puncak, panggilan telefon, gambar-gambar, perasaan bangga dan pencapaian yang luar biasa, semuanya berlaku ketika berdiri di puncak selebar 3.3 kaki. Selepas dia terjatuh, 2 pemandu Sherpa beliau, Lakpa Nurbu dan Pasong Tenjing, terus melutut di sebelahnya hampir serta-merta. Mereka mula melakukan CPR dan tekanan dada pada ketinggian 29,029 kaki, di mana udara sangat nipis sehingga paru-paru anda terasa perit setiap kali bernafas. Ia sangat berisiko, tetapi tidak berbuat apa-apa juga berisiko. Mereka meningkatkan tekanan oksigen beliau
mengurut anggota badannya. Mereka lakukan segala-galanya untuk menyelamatkannya. Dan yang menakjubkan, ia berhasil. Mata Don terbuka. Dia dapat melihat mereka. Dia dapat berkomunikasi. Boleh Anda bayangkan kelegaan para Sherpa pada saat itu. Mereka telah menyelamatkannya. Dia masih hidup. Dia sedar. Tetapi apabila mereka cuba membantunya berdiri, Don tidak mampu. Kakinya tidak berfungsi. Don sedar, dia boleh melihat. Dia boleh bercakap, tetapi badannya sudah tidak berfungsi langsung. Dan pada ketinggian 29,029 kaki ini adalah hukuman mati. Kerana jika anda tidak boleh berjalan, anda tidak boleh turun. Dan jika anda tidak boleh turun, anda akan mati. Adakah kesesakan itu masuk akal sekarang? Para Sherpa perlu membuat pilihan. Mereka boleh tinggal bersama Don di puncak, cuba apa saja dan berharap dia akan pulih sambil sedar bahawa setiap minit mereka berada di situ, ketiga-tiga mereka akan perlahan-lahan mati, atau mereka boleh cuba membawanya turun. Mereka memilih untuk membawanya turun. Sekarang, ini adalah tugas yang hampir mustahil. Menggerakkan seorang pendaki yang tidak berdaya di zon maut pada altitude yang sangat tinggi memerlukan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Tetapi Lakpan Nurbu dan Pasang Tenjing tidak teragak-agak. Mereka mula menarik Don turun dari puncak. Mereka berjaya menuruni 80 kaki, menegak 80 kaki dari tempat Don mencapai impiannya. Mereka sampai ke Hillary Step. Dan di situlah kisah ini berubah daripada menyayat hati kepada salah satu kematian paling kejam yang pernah saya kaji. Kerana apabila Lakpan Nurbu dan Pasang Tenjing sampai ke Hillary Step bersama Don, mereka patah semangat apabila melihat apa yang menanti di bawah. Mereka melihat lebih 200 pendaki beratur dalam satu barisan. Semuanya sedang mendaki ke atas gunung. Ingat, di Hillary Step hanya ada satu tali tetap. Hanya seorang boleh lalu pada satu masa. Jika seseorang sedang mendaki ke atas, anda perlu tunggu. Jika seseorang sedang turun, anda juga perlu tunggu. Dalam keadaan biasa, anda mungkin tunggu 10 minit, 15 minit. Ia memang menjengkelkan, tapi masih boleh diuruskan. Tetapi kali ini, lebih 200 pendaki cuba melalui bahagian sempit yang sama dan Lakpan Nurbu serta Pasang Tenjing tidak dapat melepasi mereka. Mereka tidak dapat menerobos melepasi mereka. Mereka tidak dapat membawa Don mengelilingi barisan itu. Satu-satunya laluan ke tempat selamat telah disekat. Jadi mereka menunggu giliran mereka. Dengan Don terbaring di atas salji di antara mereka pada ketinggian 28,770 kaki. Di zon maut, Pioneer Adventure kemudiannya melaporkan bahawa mereka menunggu giliran mereka sekurang-kurangnya 2 jam. 2 jam. Fikirkan apa maksudnya itu. Kem 4 dengan tempat perlindungan, bekalan perubatan dan peluang untuk menstabilkan Don hanya berada 2,700 kaki menegak di bawah mereka. Dalam keadaan biasa, itu adalah 4 hingga 6 jam untuk turun. Tetapi mereka tidak dapat bergerak, bukan kerana sebarang keadaan semula jadi, tetapi kerana kejadian yang berpunca daripada manusia. Dan sementara mereka menunggu, Don sedang nazak. Para Sherpa melakukan segala yang mereka mampu. Mereka memberikan oksigen mereka sendiri kepada Don, mengorbankan peluang hidup mereka sendiri demi cuba menyelamatkannya. Mereka memastikan Don sentiasa hangat dalam angin yang sangat kuat. Mereka berbual dengannya. Mereka cuba memastikan dia terus sedar. Tetapi realiti kejam di zon maut ialah badan anda hanya boleh bertahan di sana untuk tempoh tertentu sahaja. Dan Don sudah berada di atas 26,000 kaki selama lebih 12 jam. Suhu badannya semakin menurun. Sejuk pada ketinggian itu ditambah pula dengan keletihan menyebabkan sistem tubuh Don mula gagal satu demi satu. Para Sherpa terus memeriksa Don, terus cuba memastikan dia masih memberi respons. Tetapi apabila minit bertukar menjadi jam, mereka dapat melihat dia semakin lemah. Mereka hanya berharap Don dapat bertahan kerana itulah sahaja yang mereka mampu lakukan. Mereka berharap barisan itu akan bergerak dan mereka dapat membawa Don turun ke kem 4 sebelum terlambat. Tetapi, barisan itu tidak bergerak cukup pantas. Dan kemudian, dalam tempoh 2 jam menunggu itu, Don rebah sekali lagi. Para Sherpa segera memulakan CPR sekali lagi. Mampatan dada sekali lagi. Oksigen sekali lagi. Segala yang mereka lakukan sebelum ini telah menyedarkannya semula pada kali pertama. Tetapi kali ini, tiada tindak balas. Mata Don tidak terbuka, dadanya tidak naik, badannya tidak memberi tindak balas. Kali ini, segalanya telah berakhir. Donald Lincash meninggal dunia di Hillary Step, 80 kaki dari tempat dia mencapai impian 40 tahunnya. 2,700 kaki di atas zon selamat. Dia tidak meninggal dunia akibat runtuhan salji, bukan kerana terjatuh, bukan juga kerana ribut.
dan bukan juga daripada mana-mana risiko yang telah dia persiapkan dan terima. Dia meninggal dunia dalam kesesakan lalu lintas di Gunung Everest, menunggu dalam barisan sementara badannya mula gagal berfungsi. Sementara dua Sherpa yang mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkannya hanya mampu melihat tanpa bergaya. Sistem yang telah mengambil $35,000 daripadanya dan mengeluarkan permit tidak dapat membawanya turun dengan selamat. Perkara yang menyedihkan ialah Don bukanlah satu-satunya yang meninggal dunia pada musim itu. Musim bunga tahun 2019 telah meragut nyawa 11 pendaki di Gunung Everest. 4 adalah warga negara India, 2 dari Ireland, 2 dari Amerika Syarikat termasuk Don, 1 dari Britain, 1 dari Austria dan 1 dari Nepal. Dan kematian-kematian ini mempunyai satu persamaan yang membimbangkan. Kebanyakannya meninggal dunia akibat keletihan, tersekat dalam kesesakan pendaki dan kehabisan oksigen semasa menunggu giliran. Tetapi ada satu perkara yang menghantui tentang kematian Don. Ingat Peter Lowry, pendaki yang berkongsi kemah dengan Don di Gunung Vincent dan melihat dia hampir kehilangan hidung akibat radang dingin 4 bulan sebelum itu? Peter berjaya sampai ke puncak Everest pada 23 Mei, sehari selepas Don meninggal dunia. Dan semasa dalam perjalanan naik, dia melewati mayat Don yang masih memakai sut bulu angsa berwarna terang. Bat yang separuh tertutup salji, kurang daripada 24 jam selepas meninggal dunia. Peter memberitahu wartawan, "Saya sangka saya akan melihat mayat dari 5, 10, 20 tahun lepas, bukan dari musim ini. Saya tidak bersedia secara mental untuk melihat orang yang telah meninggal dunia kurang daripada 24 jam lalu." 4 bulan sebelum itu, mereka berkongsi kemah, berkongsi cerita, berkongsi impian. Sekarang, Peter melangkah melepasi mayatnya dalam perjalanan ke puncak. Itulah yang telah terjadi kepada Everest. Jadi, bagaimana ini boleh berlaku? Bagaimana sebuah gunung yang telah didaki ribuan kali boleh menjadi perangkap maut? Jawapannya bukan pada gunung itu, tetapi pada ekonominya. Kementerian Pelancongan Nepal tidak mengukur kejayaan berdasarkan berapa ramai pendaki yang pulang dengan selamat. Mereka tidak merekodkan itu, tetapi mereka memang merekodkan hasil pendapatan. Pelancongan menyumbang kira-kira 7% daripada keseluruhan KDNK Nepal. Itu bermakna 40,000 hingga 50,000 pekerja bermusim yang sumber pendapatan mereka bergantung kepada Everest. Kerajaan Nepal memperoleh $4.2 juta daripada permit pada tahun 2019, tetapi itu hanyalah permulaan. Pendaki membelanjakan wang untuk pemandu, peralatan, porter, makanan dan penginapan. Jumlah impak ekonomi mencecah ratusan juta dolar. Jadi apabila orang bertanya, mengapa Nepal tidak menguatkuasakan syarat yang lebih ketat? Jawapannya mudah. Mereka tidak mampu untuk melakukannya. Setiap sekatan yang mereka tambah akan menyebabkan mereka kehilangan wang. Setiap pendaki yang mereka tolak bermakna kehilangan pendapatan. Dan bagi sebuah negara di mana purata pendapatan tahunan adalah sekitar $100, itu bukan pilihan yang mereka boleh buat dengan mudah. Masalah ini jelas dalam cara Nepal menguatkuasakan peraturannya. Atau lebih tepat lagi, bagaimana ia tidak melakukannya. Selepas kematian pada tahun 2019, Nepal mengumumkan peraturan baharu. Pendaki perlu membuktikan mereka telah menawan puncak melebihi 18,000 kaki. Syarikat pemandu pula perlu mempunyai 3 tahun pengalaman menganjurkan ekspedisi altitude tinggi. Ia kedengaran mengagumkan. Serius. Seolah-olah Nepal akhirnya mengambil berat tentang keselamatan. Tetapi beberapa pakar menyebutnya sebagai teater peraturan. Cadangan yang direka untuk kelihatan seperti tindakan, tanpa benar-benar mengubah apa-apa. Mereka betul. Larangan mendaki secara solo telah diperkenalkan pada tahun 2017, kemudian diperkenalkan semula pada 2019, kemudian sekali lagi pada 2023 dan sekali lagi pada 2025. Tidak pernah dikuatkuasakan. Keperluan pengalaman telah dicadangkan berkali-kali, tetapi tidak pernah dikuatkuasakan. Coraknya jelas. Setiap beberapa tahun akan berlaku satu tragedi, kemudian kemarahan, kemudian janji-janji, kemudian kembali seperti biasa, kemudian lebih banyak mayat. Musim 2020 telah dibatalkan kerana COVID-19. Apabila pendakian disambung semula pada tahun 2021, Nepal mengeluarkan lebih 400 permit. Menjelang 2023, mereka telah mengeluarkan rekod 478 permit, 17 hingga 18 orang meninggal dunia pada musim itu. Lebih ramai berbanding tahun 2019. Sistem yang menyebabkan kematian Don Cash masih beroperasi dengan cara yang sama. Mayat Don masih berada tinggi di atas Everest. Kos untuk membawa pulang mayat adalah antara 40 hingga 70 ribu dolar. Ia juga memerlukan 10 orang Sherpa yang mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Keluarganya memilih untuk tidak mencubanya. Menurut obituari Don, dia telah meminta agar mayatnya dibiarkan di atas gunung itu.
Keluarganya tidak pernah menyaman Pioneer Adventure atau menyalahkan pemandu secara terbuka. Abang Don telah mengantar mesej ke Nepal. Sila sampaikan kepada Norbo dan Tenzing penghargaan mendalam keluarga kami atas usaha heroik mereka untuk menyelamatkan Don. Keikhlasan keluarga tersebut. Ia memang indah, tetapi inilah perkara yang keikhlasan mereka tidak dapat ubah. Don telah berdamai dengan kematian di Everest. Dia menulis tentangnya dalam jurnalnya. Dia faham risikonya, runtuhan salji, rekahan, ribut, tetapi dia tidak berdamai dengan mati ketika beratur. Dia tidak bersedia untuk satu sistem yang lebih mementingkan pendapatan berbanding nyawa. Dia tidak mengira risiko. 200 orang menghalang satu-satunya laluan ke tempat selamatnya. Don menjalani hidupnya sepenuhnya. Dia mencapai impiannya dan berdiri di puncak dunia. Tetapi 80 kaki dari puncak itu, kesesakan di laluan membunuhnya. Dan 5 tahun kemudian, barisan itu masih ada. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video seterusnya. Terus berani dan hiduplah dengan berani.